Dia tolong pimpin. Nenek tu marah. Aku tak mau lintas. Aku berdiri je kat situ. Aku berdiri je kat situ. Aku tak mau lintas. Ha. Berkicau kau Mat fikir Kau lawa boleh, ni. Mat. Mat, kau boleh kot. Dia punya ni. Mat, kau boleh tu. Yang dia tanya. Yang dia tanya tu. Yang mana? Alah, yang kau cerita dengan kita orang yang dia tanya. Semalam buat apa? Lepas tu, okey. Tu je. Tak ada kena apa kan? Kan tu. Tak ada apa pun dia punya. Dia ni. Bukan lawak dia tu lawak. Bukan. Aku tak pandang ceritakan. Aku tak sabar. Mat sabar. Dia tak kenal lu. Siapa? Stand up comedy. Dia memang tak suka. Dia memang tak tahu, Mat. Aku Guru suka pun dia tak artis tahu. tu. Guru dia tak tahu. Guru apa? Hang tak tahu guru. Guru. Hak virus kah? Guru. Dia tak tahu. Tak, sound. Sound. Dia Guru. viral. Aku tak tahu. Guru. Tolong guru. Cerai pula. Tak tahu, tak ada topik ni. Main start meh. Oh, Amin start. Habis start moderator. Weh lah, masya tak. Okay. Tak, Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah hari ni setelah sekian lamanya kita tak buat podcast. Hari ni kita buat podcast bersama dengan tetamu yang istimewa. Susah dah kita nak lock tetamu kita ni Wahini. Susah dah sebab dah ramai podcast. Viral. Ambil dia kan. Dah viral. So hari ni insyaAllah kita bersama dengan Encik Hafizul Faiz. Encik. Jangan cecek sangat. Encik Hafizul Faiz ataupun CEO kepada tentang kita. Okey, Assalamualaikum. Bang, Salam. sehat bang Sehat Terima kasih Walaupun jemput. baru je jumpa Alhamdulillah. tadi. So sebenarnya kita orang tak ada topik untuk kali ni. Saya dengan Hafizul Faiz sendiri pun memang plan kita nak buat podcast, kita nak sembang santai, kita nak bercerita. Patutnya nak licah tadi kan. Oh itulah, tapi Mat cicah dah habis kan habis. tu? Mat Luffy habis kan. Cicahnya kat luar ni. Tak sekali nak letak. So tak adalah cicah-cicahnya. Jadi kita berbual santai lah. Tapi sebelum tu ini sparring saya. Semua Yay. dah kenal, semua dah tahu. Memang viral lah dekat podcast-podcast tentang kita ni. Siapa namanya? Boleh kenalkan diri? Kita orang lama tak buat. Hi everybody. Dia itu ada orang tegak dia. Apa dia? Dia kata dia gelak kuat kan. Oh, Dah, dia orang dah jarakkan mic sebab suara aku kan tinggi. Lepas tu orang marah lah. Orang kata tak ni tak mencerminkan seorang muslimah. No. Dia tak tahu. Sorry korang, aku memang macam ni doh. Dia orang tak tahu yang dia tu Mesir. Pernah belajar kat Mesir dulu Pernah belajar kat Mesir. Don't go there. Boleh cerita sikit pengalaman dia? Dia ada kat Mesir masa Fahri ada kat Mesir. Oh, ayah cerita. Kita ramai orang tak tahu Ada tu. pelakon ekstra. Ada. Ayah cerita. Hanek dalam bah tu. Dia Dia dalam tu. Aisyah. Yang kena bawa balik masa rusuhan tu, saya salah seorang lah batch dia. Oh. Rusuhan Morsi. Morsi kan? Kan kita orang kena bawa balik tu. Anyway, tak payah. Saya okay. buat uni. Saja lagi nak dipancing-pancingkan. Aku tak nak. Tak nak cerita pasal tu. Jadi saya nak buka perbincangan, bukanlah perbincangan pun, perbualan kita hari ni ataupun untuk podcast kali ni dengan Hafizul Faiz dengan lebih santai. Mungkin dah lama dah yang nanti-nanti nak tahu apa perkembangan, apa planning, apa yang Hafizul Faiz sedang rancang setelah suksesnya buku solat. Padahal bodoh orang je kan yang saya-sayanya kan. So mungkin dia jadi kita punya ni. Jadi mungkin abang boleh Tiba-tiba bagi ada topik pula. gambaran dulu sebelum nak santai-santai kan. Padahal buku dia yang next kan. Kan betul tak? Buku dia next month. Tak apalah. Diorang nak dengar. Last kita podcast bila? Last podcast Solat solat ya, sebelum Mei. sebelum Ramadan. No. sebelum Ramadan. Sebelum tahun lepas lagi. Tahun lepas. Pasal solat lah kan Ya. kita nak podcast kan. Betul. Dia tunggu buku keluar tu baru podcast balik. So mungkin nak cerita sikit apa lagi planning yang tentang kita. Tak ada.
Sekarang ni kita tengah bertenang. Sebab kita tak ada buku kan, betul tak? Tanya editor lah. Untuk orang yang tak kenal ni, editor. Wahyu ni editor, Amir marketing. Ni dua orang kuat lah. Kalau saya mati esok, dua orang ni masih ada. Kalau korang tengok tentang kita tu tak hidup ketika saya sudah tiada, salahkan dia orang ni. Balik Ahmad. Pergi tau, stikerifik. Kalau korang jenis skripik. Bye Mat. Kirim salam Amin dengan Temeh. Sebab dia rekod ni. Oh. Sorry. Kacip. Tak apa, aku tak edit tau ni. Biar. Buku bulan ni tak ada insyaAllah. Dalam pemikiran ada, tapi untuk launch tu belum ada lagi lah. Akan datang sebab kita tengah preparation buku Amir antaranya. Ni Juwita Books second batch. Kau macam mana sekarang? Kerja okey lah? Wah. Berdebal kau bos tanya. Okay, Alhamdulillah. Sangat okay weh. As usual, I love my job. Oh, tempat kerja kau okey lah? Cuma kalau tempat kerja boleh sediakan tempat untuk tinju kan, macam best kau. Dia macam bila geram tu kena gitu. Saya rasa bos kau yang teruk gila weh bos kau. Aku tak tahu lah bos aku. Kebelakangan ni dia memang viral dekat podcast, dekat Threads apa semua. Nanti aku confront dia lah. Teruk gila kau. Mesti toksik tempat kerja tu. Saya rasa dia tak faham ni. Apa Pak Is cakap? Bos kau ke bagi kau pressure tu? So apa kaitan dengan viral ni? Macam mana ni? Tak apalah. Leave it bos tu. Biar je lah. Susah. Aduh, tak, ni dia punya soalan aku tu. Dia macam ni. Macam mana kerja sekarang? Kau dah kerja berapa lama? Kalau ikut exact, dah nak masuk. Ni masuk tahun keempat lah. Kau bekerja dalam bidang yang kau suka? Yes, I am. Sangat. Kalau orang tu macam Daus kan, dia mungkin Daus sukalah kerja apa yang dia buat sekarang, tapi let's say lah umur macam dia quarter life kan, baru keluar universiti apa semua, main dekat hang, cakap kat uni, boleh tak bagi nasihat kat saya macam mana saya nak cari kerja? Apa nasihat hang nak bagi kat dia? Aku Ya, ada Unilink lah. Aku kena Yuna je seorang. Korea. Bukan bukan kepada tak sila lalu aku giliran aku lah nanti. Astagfirullah. Kalau aku Sebab kau paling tua kat sini. Oh, you juga kita kena tanya yang berpengalaman. Nampak walaupun muka saya lebih tua, sebenar hakikatnya lain. Untuk hakikat kat dalam kalangan ni orang ni. Aku paling tua kat sini. Tak, ni bukan saya merendahkan dia tuan-tuan. Pertama dia memang rendah daripada saya. Yang kedua, dia memang paling senior dekat tentang kita. Setahun In term of umur dan juga ranking. Kalau ada budak muda datang dan minta nasihat macam tu, kalau saya akan suruh dia try as many as he can. Macam contoh, ya betul lah cari kerja yang kita suka, satu. Tapi untuk cari kerja kita suka, ngam dengan gaji yang kita nak, ngam dengan environment yang kita nak tu sangat rare lah sebenarnya. Jadi kalau macam So which one? Gaji ke kerja yang suka? Ke environment? sekarang sebenarnya orang pilih gaji lah. Orang korbankan Survive first suka dengan environment ataupun circle tu, biasanya orang akan korbankan sebab gaji. Sebab apa-apa pun orang akan utamakan duit berbanding Survive first, happy later lah. Yeah, that's exactly. Tapi macam kebelakangan ni adalah saya nampak beberapa yang try to rebel against Boleh that. jadi ustazah saya dengan kita sembang belakang aku lah segala kan. Astagfirullah, tak. Tapi kalau aku bagi nasihat Tak, kalau kau nak jadi ustazah aku boleh propose. Banyak je Ustazah podcast cari Ustazah sabar. Bugis. Iya, komaku. Kalau Bugis. Sorry, maafkan So saya. pada pandangan kau, survive first, happy later. No. I mean that's the stigma. Okay. Kita Kalau punya, kau sendiri? Kalau aku sebenarnya selain suruh orang tu untuk try banyak benda, try cari yang fit. Tiga-tiga tu lah sebenarnya, which is very rare untuk someone jumpa yang dia suka, kena dengan gaji yang dia nak, kena dengan circle yang
jarang lah. Biasanya paling untung pun orang akan dapat 2. At least macam gaji dia okey, dia dia suka kerja dia tu, mesti circle dia toxic. Mesti macam tu. Dia jarang lah. So macam hop in hop out lah saya rasa. Maksudnya hang okey je lah kalau macam orang tu kerja sekejap and dia pindah. Macam kalau maksudnya muda kan. Kalau muda macam okey saya lah sangat kan. faham lah. Sebab tak perlu pun nak cari tempat kerja yang hang expect nak kerja 10 tahun 20 tahun kat situ kan. Kalau mungkin macam umur aku, maybe. Maksudnya try to settle down. Dah banyak, bukanlah nak kata banyak pengalaman, tapi dah jumpa ramai orang, dah rasa pelbagai benda dah. Jadi mungkin kita orang nampak orang punya perangai tu lebih dalam kot daripada orang lain. Jadi sebab kalau muda-muda dia tak banyak lagi pengalaman bagi aku. So cari je pengalaman dulu. Cari je, buat je semua benda. Maksudnya kerja-kerja yang biarpun tak berkaitan dengan dia punya ni, buat je. Bagi belajar lah something yang di luar comfort zone. Kalau ada seorang budak main kat Amir, tu dia tanya, tapi saya tak tahu saya suka apa kan. Walaupun dia dah ambil course tertentu dekat universiti, dia pun mungkin for flat punya budak cerdik, tapi dia main, dia kata macam mana saya nak tahu benda yang saya suka kan. So saya nak kerja, saya kena kerja apa yang saya suka, tapi dia tak tahu. Macam mana Amir nak jawab? Kalau saya mungkin akan nasihatkan dia supaya dia buat dulu. Apa-apa yang ada di depan mata dia buat dulu, dan dia pertimbangkan sama ada apa yang dia nak. Betul lah Wayne cakap tadi, ada circle. Cuma saya mungkin menambahkan beberapa faktor. Circle yang baik, bos yang baik, tempat kerja dekat, gaji besar, kerja tak banyak. So 5 faktor ni biasanya akan kita ada dalam satu company. So mungkin untuk kita dapat 5 ni, dia boleh dapat, ada. Tapi dia macam susah sikit untuk awal kan. Tapi kalau kata kita tak fikir ke 5 faktor ni, aku nak tahu apa yang aku suka. Jadi tujuan dia dah berbeza lah. Dia tak, bukan duit semata lah tujuan dia kan. Dia mungkin dia nak tahu dulu. Jadi dia kena cuba dulu lah. Macam saya pun setuju dengan Wahid ni. Mengatakan kalau untuk anak muda, benda yang paling penting adalah dia tambah dia punya pengalaman dia. Dan sebelum saya dapat duduk kat sini, abang duduk kat sini, Wahid duduk kat sini, kita pernah je buat kerja yang kita tak suka. Dalam buku saya pun saya pernah cakap, kerja pertama kita takkan pernah suka. Kita takkan pernah suka kerja pertama kita. Macam saya, kerja pertama saya umur 15 tahun. 15 tahun saya pernah kerja, dikira kerja lah sebab sebulan. Walaupun sebulan bulan puasa kan. Bazar Ramadan. Niaga makanan tu kan? Ayam gunting. Ayam gunting. Lepas tu, kalau kerja yang betul, tukang masak. Restoran tu kan? Restoran. So, benda tu macam, kita buat lah. Tapi bukan benda tu kita suka. Tak suka. Cuma bila kita berada di posisi itu, benda yang paling penting adalah kita buat betul-betul. Kita buat betul-betul. Walaupun kita tak suka benda tu, kita cuba untuk buat betul-betul dan deliver sebaik mungkin lah. Bila Amir jumpa satu detik di mana Amir rasa macam, aku suka buat benda ni, dan aku kalau boleh nak kerja benda-benda yang macam ni. Bila dia kalau tengok cermin pun tak ada cermin kat sini, nak betulkan tudung ke apa, tak ada. Dia dah siap kan? Macam tu patut lah. Dia bukan nak dengar kita bercakap. Dia nak tengok muka dia. Memang tak. Aku dengar lah. Memang talah kat dia je cermin tu. Aku dengar lah. Dah. Tak, apa face tengah tanya aku soalan. Betul lah, tadi tak tengok muka lagi. Aku dengar. Tu payah sembang kan. Maafkan saya ya. Bila saya tahu titik yang saya suka kan, bila satu pekerjaan tu dia menjadi satu escape untuk saya dengan masalah yang di luar. Kita selain daripada kerja, masalah yang selain daripada kerja. Selain daripada kerja. Okey, kita kena define dalam kehidupan kita penuh dengan masalah kan. Kata Hamka, kehidupan adalah rantaian-rantaian kesulitan. So very clear. Maksudnya you pergi ke mana pun memang akan ada masalah. Jadi kalau kata dekat luar kita ada masalah, tapi bila kita masuk kerja dan kita terlupa sekejap masalah tu, itu titik di mana saya sudah mencintai kerja saya lah. Jadi nak dapat benda tu mungkin
3 tahun lepas, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Itu detik dapat dia. lah. So macam Terbalik selalunya orang mencari hobi di luar yang boleh menjadi escape kepada kerja yang dia bermasalah. Kan? Betul. Tapi rupa-rupanya cara untuk kita mencari kerja yang kita suka adalah bila kita jadikan kerja tu sebagai escape Kalau pada hidup yang bermasalah. betul. Mungkin tidaklah kata masalah yang besar-besar kat luar Yalah, sana tu kan. Cuma ada mungkin satu dua yang pening lah fikir. Pergi kerja. Maksudnya kerja lah. Buat kerja lah. Maksudnya walau tanda kerja tu bagus ataupun kerja tu menyediakan culture yang baik, apabila kita melangkah ke pintu office tu, kita dah terlupa apa masalah yang ada dekat belakang kita dan kita fokus pada masalah dekat tempat kerja tu. Maksudnya masalah kat tempat kerja tu good problem lah. Masa benda-benda yang aku tak siap ni lagi. Aku tak siap lagi ni. Kita ada kesibukan yang kita suka. Betul. So kita ada kesibukan tu. Bagi saya itu adalah titik di mana yang saya enjoy lah dengan good problem tu. Jadi itulah kot yang saya dapat. Okey, Wahyuni sebagai seorang yang berpengalaman besar dalam menguruskan Production. operasi-operasi hantu, operasi-operasi tangkap, operasi-operasi yang kata apa, tangkap benda-benda khurafat dekat Macam mana? dekat Bugis, dekat Sabah. Datuk Untuk kau. pengetahuan, Wahyuni ni berasal daripada Bugis. Dia boleh berbahasa, dia boleh bercakap dalam 91 bahasa. Kalau Itu ikut tahun kan. lahir aku. Macam satu bahasa. Salah satunya adalah bahasa Bugis lah kan. So, dan dia berpengalaman dalam melihat dengan mata kepala dia bagaimanakah acara-acara khurafat Bugis dan sebagainya kan. So, hang ada pengalaman yang besar dalam bidang tu. Hang ni sebenarnya anti-seeker. Tapi versi Sabah. Sebab Bugis banyak ada dia yang mistik sikit dia kan. tak semestinya Bugis tau. Like saya rasa macam every culture ada benda tu. Cuma macam Bugis antara yang masih embedded deeply benda tu. Dia tak maybe sebab aku dah agak tua juga. Jadi aku sempat zaman tu. Sebab kalau macam generasi-generasi sekarang dah kurang dah. Maksudnya yang anak-anak ni tak ni sangat lah. Dia orang tak encourage dah benda tu. Tapi mungkin sebab aku membesar dekat lah Datu kan. Jadi macam aku sempat zaman-zaman yang dia orang hanyutkan something dekat sungai. Memberi makan kepada makhluk lain dan sebagainya. Okey, Letak itu bukan soalan aku. Itu bukan soalan aku. Oh tu bukan soalan. Itu hanya introduction. Kena pandai, kena pandai membaca tempo tu. Belum lagi tu. Apa soalan Okey, kau? Amir. Dia kalau Kau tahu. Kau kena soalan. bersedia. Yang tadi bukan soalan. Dia kena bersedia. Dia kena bersedia dengan setiap benda-benda yang tak dijangka. Dia je macam tu. Itu hanya sekadar ni je. Kicap betul. Dah lama apa sembang kan? Sembang santai. Sembang yang mungkin kalau tak ada kamera dia lagi kacau lancar lah Lagi kan, kacau. kita Tempat faham. kau bukan ada ke juga macam tu? Macam yang khurafat-khurafat. Aku pernah cerita banyak lah. Even dalam Hantaran ni juga. even arwah adik-beradik tok nenek aku pun banyak macam tu. Arwah ayah aku pun sama aja. Ayah saya dia orang yang sangat marah dengan benda-benda macam ni tapi tanpa dia melampiaskan kemarahannya. Dia ayah saya sebatang kara. So dia hidup dan membesar dengan orang yang mengambil dia sebagai anak lah. Iaitu anak angkat, iaitu kami panggil dia Tok Wok. Tok Wok ni adalah kalau ikut kan dia macam sepupu, adalah adik-beradik tapi waktu tu ayah hanya dibelau oleh Tok Wok. So Tok Wok ni dia memang ada barang-barang dia kan. So saya masih ingat waktu saya pergi mengaji Muqaddam waktu maghrib kan. So setiap kali saya balik daripada mengaji Muqaddam tu rumah dia sebelah. So Tok Wok ni akan duduk sebelah rumah tu depan jalan tu. Dia melepaskan rambutnya yang panjang dan beruban. Panjang rambut dia. Dan dia sangat jaga rambut meh. Dia adalah orang yang sangat pakar dalam bidang penjagaan rambut versi tradisional. Dia sangat pandai kan cara nak jaga rambut, bos santan apa semua Minyak ni kan. kelapa lah apa lah Minyak kan. kelapa apa semua ni. Akak saya pernah satu masa dia duduk cerita, dia kata, kami dia tengah main. Lepas tu Wok panggil, Inah mai sini. Kenapa Wok? Mai duduk sini. Kami pergi duduk.
dah disapunya santai atas kepala Oh kita. no. dia Berminyak-minyak memang lah. dia memang spa yang tak ada appointment lah. Maksudnya hang akan bila-bila boleh kena spa tu kan. So rupanya dia ni memang ada barang tu lah kan. So bila dia duduk tu, saya masih ingat momen yang paling menakutkan tu adalah bila Wok ni nak meninggal. Kami kena baca Quran sebab dia tak boleh mudah kan. So saya ingat balik zaman-zaman tu, ya Allah kata, bila kita fikir balik kita tak takut, bila fikir balik pun bertakut. Sebab dia memang duduk kat situ, dia ada bunyi ut macam tu. Dia macam bukan dia. Okay. Saya sampai dekat rumah, saya tanya, "Mak, pasal apa Wok duduk depan?" Dia kata, tak fikir tu bukan dia. So saya hidup dengan benda macam tu setiap hari. Setiap hari kita boleh hari cuti pergi ni kan. Dan kita fikir kata saya akhirnya terima bahawa itu bahagian daripada kampung lah. Tapi generasi tu dah berlalu pergi lah. Lepas daripada generasi Wok tu, saya ingat semua benda-benda belaan apa semua tu sudah pun diputuskan lah. Tapi benda yang paling saya suka adalah di sebalik semua benda tu, kita akan belajar bahawa satunya orang yang pada waktu tu, kadang-kadang kita kena faham bahawa mereka tidak ada pilihan lain kerana mereka tidak mengetahui bahawa itu tak boleh. Salah. Betul. Kita kena faham gini. Dulu ustaz hanya ada seorang dalam 5 kampung. Betul. Hari ni satu rumah ada 3 ustaz. Jadi itu menunjukkan bahawa kesedaran tu dah lain. Akses kepada ilmu, akses kepada kefahaman tu pun dah lain. Dulu orang masih lagi, walaupun dia solat ke apa, dia masih lagi tengok macam mana burung punya bunyi menentukan hari itu hujan ke tidak untuk dia pergi menerai getah. Dia masih lagi bergantung kepada beberapa petua-petua yang pada pandangan dia penting. Sebab dia tak tahu kata benda tu adalah satu bentuk yang tak boleh. Dari sudut hukumnya haram lah. Sebab ustaz yang nak mai bagi tahu dekat dia tu belum balik. Masa tu dekat Mesir, dekat Jordan, apa semua. Baru hantar lah kan. Baru hantar. So payah kan. So maksudnya dia tak sampai lagi kat kampung tu. Lapis daripada laut, atas bawah pada tu barulah bila ustaz ni balik, dan akhirnya kita punya pendidikan pun dah mula berkembang, orang mula boleh masuk tahfiz apa semua, boleh belajar agama apa semua, dan akhirnya dia ada kesedaran itu. Kefahaman yang diperlukan tu bukan kefahaman pada menjadi orang yang sangat faqih pun dalam bab agama, tapi pada kefahaman untuk tahu boleh ke tidak. Boleh ke tidak kita main lega ayam, boleh ke tidak kita pergi minta nombor dekat kubur kan, nombor ekor dekat kubur apa semua kan. So benda-benda macam tu masa tu tak tahu kan. So sama juga dengan arwah-arwah apa semua untuk nenek kita ni, dia pun dia tak tahu. So bila dia tahu, anak-anak dia apa semua, generasi kemudian tu dah tahu, so okey lah kan. So barulah mereka pun okey, faham kata tak boleh. Sebab dan akhirnya habis. Dengan benda tu. Sebenarnya dia bukan satu benda yang mereka cari pun. Dia adalah apa yang ditawarkan kepada mereka, dan benda yang paling diperlukan daripada makhluk lain adalah manusia perlukan apa? Manusia perlukan rasa berlindung tu. So rasa berlindung tu penting, sebab itu dalam surah Al-Kahf, dalam ayat kursi, yang paling penting adalah hafiz tu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm tu. Sebab dia nak rasa bahawa ada protection yang more supreme lagi daripada ni kan. So itu yang menyebabkan orang cari benda tu. Suami dah pergi perang, tak balik. Anak tanah ada dalam 2-3 ekar, 4 ekar. Tak ada orang jaga. Tentera nak mai ni, penjajah nak mai, tentera Thailand lah apa semua nak mai. Banyak dah orang kena apa rogol lah apa semua ni kan. Siapa nak kena jaga ni? So rasa sense of protection tu tak ada. Menyebabkan mereka mencari tempat lain, dan tempat lain tu adalah makhluk-makhluk tu lah. So tu topik hantu lah kan. Biasa kalau boleh bawa John ni. Kalau saya tak adalah benda-benda mistik kan. Saya bukan, dia macam benda-benda yang ekstrim-ekstrim tu tak adalah. Cuma saya pernah duduk dengan nenek saya. Nenek saya mempercayai, masih nenek saya alhamdulillah yang jaga saya ni masih hidup lagi. Umur dia dah nak dekat 90 saya. Tapi dia masih sihat alhamdulillah. Cuma ada motor. Cuma nenek saya ni dia percaya kepada, saya duduk kawasan nama tempat tu Beranang. Beranang ni dia digelar black area. Ada 2 sebab. Dia memang gelaran betul. Yang gelap tu. Kau ingatlah Datuk je black area. Black area. Black area ni kenapa dia black area? Yang pertama adalah dia kawasan yang dalam kawasan Semenyih ataupun kawasan berhampiran, dia yang paling kuat dengan ketagihan dadah. Maksudnya dia paling
solid Power lah. Penagih ataupun kalau istilah si mapet ni ramai lah dekat situ kan, dekat dalam Beranang ni. Yang kedua, ilmu hitam. Uish, betul-betul cuma, black area cuma zaman Black zaman saya tu ilmu hitam tu dia dah kurang sebab kalau saya usia abang mungkin saya dapat lah CP-CP tu masanya duduk zaman tu kan. Tapi saya lahir lewat sikit. Jadi dukun-dukun masa tu dia dah tua-tua. Jadi nenek saya ni adalah beberapa dukun yang dia kenal ataupun dia selalu jumpa. Dan masa tu saya kecil lagi. Kalau saya demam ni bang, penuh ni bang. Kunyit, dia sental. Dah sental, dia ada pula atur cara ni kan. Dia ludah, dia lepaskan kat tingkap. Seolah-olah nanti demam tu akan ikut kunyit tu. Logik saya lah, saya pun tak tahu. Masa tu macam, ikut je lah. Kita budak lagi kecil lagi kan. So benda tu memang jadi lah. Dan sekarang disebabkan mereka-mereka atau dukun-dukun ni yang dah pergi kan. Jadi dia dah kurang lah benda-benda tu. Ada je yang tukang urut, dia boleh urut 3 orang sekali dalam masa satu hari. Tapi dia ada satu pantang, dia takkan makan kat rumah orang tu. Contoh saya datang, saya lah orang urut tu, saya datang rumah abang, saya urut abang. Tiba ada 2-3 orang je, saya urut lepas tu saya duduk borak saya takkan sentuh apa-apa pun. So tak tahu, dia memang ada pantang dia memang tak tahu. Dia memang macam tu. Nenek saya cakap kau suruh lah dia makan macam mana pun, memang dia takkan makan kan. Nenek saya Negeri Sembilan sikit. So dia kau cakap lah macam mana pun tak dia nak makan benda tu kan. Dia memang macam tu kan. Memang ada pantang tapi dia boleh urut 2-3 jam. And the end yang mungkin saya dah berusia sikit, nenek yang urut ni dia perempuan. So yang urut ni dia ada masalah nyanyuk, masalah keluar rumah dan sebagainya. So macam ramai lah orang kampung assume yang dia mungkin ada pakai barang atau sebagainya kan. Yang tuduh. So benda tu je lah. Tapi tak adalah terlalu mistik. Cuma khurafat bunyi burung kan. Ni kejap lagi ada orang meninggal ni. Dia macam tu. Dia ada benda-benda. Memandangkan kita di topik ni kan, nak tanya soalan sebab dia macam topik seram. Benda paling seram bagi korang pernah terjadi dalam hidup korang? Tengok bank hujung bulan tu sebelum gaji tu. Saya tu Betul kau. Belum gaji 24/3 kan, tengok bank. Seram kau. Betul. Tak ada apa-apa. Itu betul seram. Ini seram orang lain macam. Kau seram lain. Horor. Orang lelaki seram tak ada duit. Kau tak tahu benda-benda gitu. Kau kena ingat. Apa-apa Islam. Tak ada. Saya benda yang paling seram pernah saya hadap adalah mampus ni kalau kawan-kawan aku dengar ni. Adalah benda yang pernah berlaku dekat sekolah saya dulu lah. Itu itu seram kan. Itu seram. Aku sambung? Ada. Aku pula. Tak ada. Itu seram kan. Seram Tapi banyak dia cerita seram aku cerita kat kau. Tapi mana satu lah. Tapi itu seram. Yang korang prank orang tu. Weh, jahat doh itu. Korang tengok dia ni macam ni. Sebenarnya dia pernah prank orang. Dulu masa sekolah menengah kan. Masa tu pun saya ingat kata career saya mungkin menjadi orang yang sangat pandai dalam mengatur cara program. Dia sendiri tak boleh. Masa saya tingkatan, saya ingat tingkatan 5. So kita jadi senior kan. Ini adalah aksi yang jangan ditiru lah. Tak boleh ditiru oleh mana-mana senior sekarang ni, bukan aksi yang boleh ditiru lah. Tapi dan kami pun menyesal dengan benda tu. Kami nak buat program untuk mengasah adik-adik Form 1 untuk jadi berani. Sebab masa tu banyak sangat budak-budak tak berani. Masuk asrama balik, dia tak boleh duduk seorang. Masa tu kami dah fikir, kenapa kita dulu boleh kan? Kenapa mereka ni tak boleh duduk seorang kan? Tak boleh tidur dengan orang. Maksudnya tak biasa tidur tanpa family. Lepas tu banyak sangat berlaku cerita-cerita yang tak perlu. Contoh macam, aku nampak benda ni masa aku masuk tandas. Aku nampak macam ni masa aku nak tidur. Aku kena impit lah. So benda tu, dia mula beranak. Orang duk bercerita. Sampailah akhirnya kita sama-sama, saya masa tu AJK asrama ni nampak je hebat ni. Tapi dah ada banyak tu je orang.
Tak ada Jadi pilihan. itu Tak ada je lah. pilihan. Tak ada pilihan. Tak ramai pesaing. Saya JK asrama, masuk sekolah, ketua majalah jadi macam tu. Tak ada orang lain. Jadi kita tak apalah kan. So kita pun JK. Saya kebetulan masa tu JK yang saya pegang adalah kebajikan. Sekejap. Dia selalunya tingkatan 4, tingkatan 5 ni dia pun tak bagi JK yang penting. Contoh macam dakwah tu tak bagi lah. Sebab dia dah ambil SPM. So yang Busy, penting tak tu boleh bagi berat tingkat sangat. bagi tingkatan 4 lah. Okay, acah-acah gitulah kan. Padahal tak fokus pun sangat SPM tu. So ni awal tahun. Lepas tu kami pun fikir macam mana kita nak bagi budak-budak ni rasa berani kan. So masa tingkatan 1 ni penting. Ni kita kena belajar ni. Pembulian ataupun apa-apa yang kita buat berdasarkan pengalaman yang pernah kita kena. Walaupun kita waktu dulu hanyalah mangsa. Dulu kami pernah kena prank. Kami dibawa oleh senior kami. Duduk dekat tengah padang. Tutup mata. Lepas tu kami diberitahu oleh senior kami bahawa kami akan tinggalkan korang sorang-sorang dekat atas padang ni. Jarak pun tak berapa dekat. Maksudnya sorang-sorang duduk atas padang. Semalaman. No. Kami akan tutup mata. Siapa pun yang datang kepada korang. Dia kata, siapa pun main dekat hampa. Hampa jangan bangun daripada tempat tu. Oh, masa Seram gila. Geram siul. Kalah Piramli punya. Kalah Piramli ini semua cubaan. Cubaan. So, tapi kami dah faham. Trik kami dah faham lah. Kami dah tahu mestinya sebab kami dah dapat cerita tu tau. So cerita tu selalunya benda tu kan berlaku pada minggu kedua lah. So minggu pertama tu orang dah start cerita. Ni aku nak bagi tip ke hampa. Geng-geng siapa yang bagi tip dekat budak tingkatan 1? Tingkatan 3 lah. Sebab kami dah kena. Kan? So kami nak bagi tip tapi kami masih lagi marah dengan tingkatan 4. Hak kena. Kan? So kami tak mau budak ni. Tip, hampa kena zikir kuat-kuat. So hampa dengar sama-sama hampa. Tips. So tips lah. Cakap tak boleh. Cakap tak boleh zikir lah. Takkan dapat tak bagi kan. Betul. Cerdik kami. Bijak. So tak takut dalam benda tu. So akhirnya bila dah buat orang zikir kuat-kuat apa semua kan. Allahu Akbar. Aku nak kat member aku tu. Oi. Amboi aku kata. Masuklah surah tak mau zikir aku kata kan. Tengah takut. Dekat sini semua keluar. Tu kalau test surah apa tak hafal lagi. Siap semua. Kata kan. Sebab kami dengar cerita ada setengah orang dengar bunyi bisik lah, makhluk lah apalah kan. So benda tu bukan lagi benda yang menakutkan. Kami adalah tak ada apa pun sih. Kami dah pernah kena dah. Nama dia burung hantu. Betul nama. Cakap burung hantu ni apalah sangat kan. So dia memai lah dekat saya. Faiz, apa idea kita buat benda yang lain sikit. Silap orang. Banyak adanya. Saya berfikir macam mana nak buat ni kan. Saya pun tak tahu mana idea tu. Jahat juga idea saya tu. Dia nakal lah kan. So benda ni jangan ditiru lah kan. So saya susun saya punya program ni. Saya kata kita ambil satu bangunan dua tingkat dekat sekolah tu. Kalau pergi sekarang ni sekolah Mata Mahmud Syed tu dia ada satu bangunan 2 tingkat yang kita nampak first daripada jalan raya. So bangunan tu. So saya kata budak tingkatan 1 dengan tingkatan 2 yang duk bising takut hantu ni, kita panggil depa. Kemudian depa kena berjalan waktu malam-malam. Start daripada pukul 11 12 malam. Seorang-seorang. Oh ya. Nak bagi hantu tak main pukul 3 petang. Mana datang hantu ni? Tak main pukul 3 petang kan. So kita nak bagi supaya depa jalan. Jalan dua tingkat tu, daripada bawah naik atas, turun. Tu je. Depa kena bawa satu lilin. Lilin Lilin. Sebagai panduan perjalanan lah. Sekolah kami ni sekolah agama ni, dia tak ada lampu jalan pun semua dia tak ada. Bukan lilin tu. Kampung pula kan. Mati, Dia dekat kampung pula kan. Dia memang sekolah kan. Okay. Tu tugas orang, memang ada tugas dia. Okay, apa yang berlaku? Semua ni, kawan-kawan saya ni, saya kata, hampa semua buat jadi hantu. Berlaku jadi hantu lah. Ada seorang yang duduk dalam kelas, ada seorang yang duduk dekat tangga. Ada seorang tu pun dia berlakon. Aku pun takut tengok. Dia duduk atas kursi. Oh, panjang. Dia pula badan besar. Nama dia Naim. Dan jadi cikgu. Tahniah Naim. Dia duduk macam tu kan. Aku wui. Kau ni Naim kan. Haram kata kan. Memang menakutkan. Dia duduk belakang pintu tu. So kalau orang kalih kena. So ada dalam 10 orang jadi hantu. Macam jenis hantu lah. Masing-masing dekat tempat masing-masing lah. Masing-masing dia tak duduk dekat-dekat lah. Beza-beza lah. Cuma dia ada 2 kelas. Dia ada 2 kelas yang budak kena masuk. Yang lain tak payah masuk, jalan je. So satu kelas kat bawah, satu kelas kat atas. So memang dalam kelas tu ada banyak lah hantu-hantu. Hantu dulu lah hantu ni kan. So tugas mereka hanya usik je.
Suka gaya senior. Tapi dia bentuk pembulian lah. Cuma kami tak sedap benda tu salah waktu tu. Kita pun seronok mengenalkan orang kan masa tu kan. So ada seorang kawan saya ni, dia memang dia make up. Takut lah dia make up kan. Sebab dia kata dia nak duduk kat tepi tikar lah. Kami panggil tikar nako. Style tikar nako ada lama-lama dulu kan. So kami buka tu. So bila budak tu lalu, macam tu kan. Takut macam tu. So dia tak apa. Dia memang takut lah. Muka dia memang saya tengok. Saya jalan dulu. Saya buat spot check dulu. Betul ke tidak ni apa semua ni kan. Lepas tu saya dah beritahu dekat kawan-kawan saya. Lepas habis semua, aku akan sebut Allahu Akbar kuat-kuat. Hampa semua kena turun lah. Dah selesai. Duduk pun lama-lama. Kita nak 2 round je kan. So memang ada seorang tugas dia hari ni. Dia kat budak jalan je. Tugas dia di tepi tu. Padamkan lilin tu. Dah gelap. Memang tak ada apa. Hak tu pun takut. Dia main muncul daripada lilin tu. So memang berlaku lah. Memang budak-budak jerit kan. Kata kami pun bagilah ayat kursi. Ni siapa-siapa tak hafal ayat kursi, hafal ayat kursi. Ini masanya untuk amal. Acah-acah lah time tu kan. Budak-budak pun. Lepas tu dah habis tu saya pun okey Allahu Akbar. Tu hint kepada semua kawan-kawan kata yang dia jadi hantu tu. Ada seorang kawan tu tak dengar. Hantu dia jadi hantu tapi dia tak dengar. Dia tak dengar. Dia tak tahu kata benda dah habis. Orang semua pakat turun. Dia tak Dia turun. duduk dalam kelas. Tahu siapa dia? Tu hanya duduk kat kelas tadi tu. Dia tak dengar. Dia tutup pintu pun semua kan. Dia duduk kat tingkap tu. Dia tak dengar. Dia duduk tunggu budak sampai. Seram. Dia tunggu budak sampai. Bila dia tunggu budak sampai, dia pun lama duduk tunggu kan. Tak ada. Lepas tu kata pasal apa? Sebab saya kata budak ni, saya akan lepas dia 3 minit So hampa kena ready lah. Sebab kita pun nak kejar masa dia kan. 3, 5 minit lah. Dia tunggu lama tak sampai-sampai. Saya pun tak check. Lepas pada tu alah member pun tak payah nak check lah. Habis budak-budak semua saya dah hantar. Habis semua okey selamat ni. Nampaknya ada seorang tertinggal. Tu bukannya budak. Itulah nak kata Tuhan nak balas balik tu kan. Haram tu kan. Budak. Caranya dia yang kena. Lepas tu kan. Dia tunggu. Seorang jalan. Dia ingat budak. Jalan. Dia pun. Kawan tu pai. Muka sama macam dia. Seram. Ya, barang. Demam ni. Itulah kali terakhir kami buat program tu. Memang. Sebab mindset korangnya, kami dah kena, korang kena-kena gak. Rupanya Tuhan balas balik gitu. Tapi kawan saya tu memang traumatik lah dia. Dia memang. Bayangkan. Muka sama macam dia. Senyum kat dia. Kita kenal muka kita. Bayangkan sebiji make up, Mai. Mana kau mau ni? Wajarlah dia demam. Dia memang pitam tau. Ya. Kami tiba-tiba, mana dia? Betul nasib baik. Kawan baik dia kan. Fikir, mana ni kan? Kita fikir balik. Dia macam dah macam lost lah. Nasib baik korang laju pergi cari dia. Bayangkan pagi baru dia bangun. Alamak. Kelas tu jangan macam. Dah itulah. Takkan orang main kelas dia duduk make up tu. Cikgu. Mampu cikgu. Kan dah lain cerita dia. Kan dah lain. Tu kelas. Kan? Sebab kita pun nak kena susun balik apa semua kelas tu kan. Tu antara momen yang saya rasa cikgu-cikgu marah lah saya kan. Banyak wajar lah kau kena marah. Cikgu tak tahu lah pun sebenarnya. Wadah tegak weh. Tapi cerdik lah hang buat program macam ni dia kata. Tapi bahaya lah dia kata kan. Tapi Alhamdulillah program tu berjaya lah menjadikan budak tu tak takut. Dan berjaya jugalah menjadikan kami pun takut. Dia terbalik. Kita nak tak bagi budak tak takut. Kita yang lah kali takut. Itu terbalik. Kawan saya lah ni dia okey lah. Cuma kalau tanya dia akan ingat balik. Wah dia akan takut lah. Saya pun sendiri pun sebab bila dia cerita balik tu, bayangkan kami bukan tengok depan-depan, kami dengar cerita tu balik daripada itu dia. Pun dah seram. Itu pun saya letakkan dalam memori hidup saya bahawa ni adalah cerita terseram lah. Tapi bukan tu saya nak cerita. Ada. Saya nak cerita satu benda yang saya rasa benda yang sangat menarik. Masa saya masuk universiti, saya mulalah berpengalaman mengaji dengan seorang ustaz Arab. Nama dia Ustaz Ma'ad. Masuk kelas dia kata macam ni. Dia kata hantu semua ni pada pandangan dia tak wujud. Dia percaya bahawa rasukan dan semua ni tak berlaku. Jadi pertama kali saya encounter satu pendapat yang sangat berbeza daripada kebanyakan. Saya tak pernah tahu kata ada pandangan yang kata sebenarnya benda ni tak wujud. Selalunya saya dengar kata benda ni apa dah hidup dengan benda ni kan? Daripada kampung. Tiba main orang daripada Arab dia mesti sama. Saya first mengaji tafsir dengan dia. Dia pakai tafsir Ar-Razi. Buku yang saya terjemah tu antaranya adalah daripada tugasan dia.
Yang saya terjemah Tafsir Ar-Razi tu kan. So dia yang kata. Dia kata dia tak wujud. Lepas tu dia bagi hujah dia. Dia bagi ayat Quran. Semua make sense pada saya. Tapi saya taklah menafikan. Cuma saya rasa itulah kali pertama saya mengaji bahawa ada dua pandangan yang sangat berbeza. Daripada sudut hujung ni ke hujung ni. Orang percaya hantu apa semua. Ada orang pada saya tengah-tengah lah kan. Janganlah over sangat. Tapi tengahlah berani sangat. Ni berani sangat sampai sini macam dia ni. Dia kata tu saya nak cerita bahawa mengejutkan saya untuk kali pertama saya berhadapan dengan pandangan yang sangat berbeza. Sebab bayangkan ustaz ni cakap kat orang kampung macam tu kan. Saya pun dah terkejut dengar. Tapi saya kena mengaji dengan dia. Dan lepas tu dia buat kelas Tafsir Ar-Razi. Dia ngaji Al-Fatihah tu dia mengaji line by line dia ajak kami mengaji. Dan saya dalam ketidaksetujuan saya dengan dia, saya mengaji banyak benda dengan dia. Tu saya nak cerita kata masa zaman dulu kita hadap je lah kalau orang tu kita tak setuju dengan dia kan. Kalau cikgu tu tak setuju ke, kita tak ada. Pertamanya kita tidaklah memilih untuk bercanggah pada waktu tu. Kita masih respect dia sebagai cikgu kita. Mungkin ada beberapa benda kita tak setuju lah. Dan kita pun tidaklah terus buka phone dan bantai dia dekat mana-mana social media. Dan kita pun tahu kata tu pandangan dia. Tapi esok tu kita masih datang kelas. Faham? Tu point saya sebenarnya. Saya nak cerita kata, apa perasan tak? Saya tak tahu saya je laku kan. Makin hari, kita jadi macam orang yang tak boleh langsung. Benda yang kalau kita tak setuju sikit, kita jadikan tak setuju tu satu benda yang sangat allergic. Aku tak boleh dengan dia ni. Aku tak. Jadi macam kita kalau boleh nak elak terus. Saya tak tahu lah. Tak ada middle ground. Saya tak tahu sebab saya survey saya punya pandangan kasar saya macam tu lah sekarang. Macam sebab banyak benda yang berlaku dalam hidup yang saya rasa macam kenapa benda kita tak setuju je pun kan. Tapi dia tak boleh move beyond daripada tak setuju tu. Tak setuju tu jadikan kalau boleh tak mahu terserempak, ambil jalan lain. Dia tak boleh nak move beyond ni. Dia tak boleh nak jadi macam orang kenapa tak boleh respect manusia sama manusia, kawan sama kawan kan. Tu yang hari tu saya sembang balik kan. Saya sembang dengan Kak D, wife. Sembang pasal nilai persahabatan. Saya tak tahu, ni pandangan saya. Korang kena tak setuju lah kalau ni kan. Semakin hari kita dah tak betul-betul memaknai nilai persahabatan. Apa maksud saya macam ni ya? Kalau saya tanya kan, budak-budak ada tak korang berkawan sampai level macam ni? Saya pernah sampai level kan, kawan saya, kami tengah mengaji ni kat universiti. Tiba-tiba kami dapat berita kata mak dia meninggal. Mak dia dekat Pulau Batah, Penang. So kami tahu dia ni tak berapa kaya. Dan dia pun kalau nak balik dia kena tunggu pakcik dia hak mana hak boleh tumpang bawa dia balik. Dan itu pun boleh tentu sempat sampai. Kami kumpul duit 4-5 orang ni, beli tiket sampai terbang, ambil dia, hantar ayah pikir banyak, jom kami pergi hantar dekat airport. Pergi dia balik sampai. Esok tu kami pi. Bukan setakat hantar, kami pi pula untuk ambil dia balik kan. Kami pi. Pipi tu dia main peluk kami. Dia menangis. Kita Pak Imam aku tak ada. Level kawan yang boleh menangis macam tu, level kawan yang kita boleh buat, dia bukan level dia telefon kita pergi tukar attire je. Betul. Dia level yang kita boleh pergi kat dia menangis hanya kerana seorang perempuan. Faham tak maksud saya? Level kawan sampai macam tu. Saya rasa macam Jarang. kenapa dah macam tak ada cerita. Orang tidak bersembang tentang makna persahabatan. Padahal depa ni, kawan-kawan saya ni, hak rapat-rapat ni contoh seorang tu join PAS, politik sekarang ni aktif kan. Lepas tu seorang tu join ni. Banyak benda yang kami tak setuju. Maksudnya banyak benda yang kami akhirnya berbeza sangat banyak benda. Tapi kalau kawan memang kawan gila-gila. Maksudnya kawan tu dia tidak rosak hanya kerana ketidaksetujuan 2-3 hal dalam hidup ni. Betul. Setuju. Faham tak maksud? Saya tak tahu kenapa kita dah tak macam tu sekarang. Ke saya je kot rasa macam tu. Sebab saya kalau tanya saya, I've been through like a lot. Jadi persahabatan saya macam tu. Yang ada beberapa orang dalam hidup saya yang kalau memang saya dekat bawah, saya yakin orang-orang ni akan datang dan boleh bantu saya. Saya boleh pergi tempat dia dan minta tolong. There's a few macam dekat kampung saya sendiri, saya ada cousin saya yang memang kalau ada apa saya boleh jumpa dia. Lepas tu at every level, saya tak tahulah, maybe
Tak tahu, tapi dalam saya punya circle tu mesti akan ada satu ataupun dua orang yang saya boleh pergi jumpa orang dan memang meluah ataupun masalah macam mana besar pun dia akan ada dekat situ untuk bantu saya. Saya pernah cakap pasal benda ni dengan mak saya. Lepas tu sebab mak saya pun macam tu kak. Dia cerita kalau dia pergi jalan dia belikan makcik-makcik saya barang ke apa semua. Lepas tu ada makcik mengadu, kau ni kalau kau dari orang dari jalan-jalan mesti kau dibelikan barang. Terus mak aku cakap, yalah aku pergi jalan pun aku belikan juga ada orang barang. Terus aku, oh begitu ke? Maybe sebab aku sendiri berusaha untuk jadikan persahabatan tu bermakna. Yes, bermakna dan genuine. Jadi aku sebelum tu saya tertanya, kenapa aku selalu dapat kawan-kawan macam ni? Terus bila mak saya cakap, maybe saya sendiri yang Kita pun menjadi invest kawan kan. itu. So maksudnya kita pun melaburkan kan effort kita. Jadi kita akan dapat kawan tu. Amir mungkin sempat lagi kan. Lalu zaman tu kan budak kampung, budak-budak duduk taman apa semua. Saya ada ramai kawan yang berbelas tahun saya berkawan. Dan masih kontak, masih bersama. Amir setuju kalau saya tak tahu zaman selepas maksudnya kita kan macam jabatan milenial tu Gen Z kan. Saya rasa macam Gen Z ada kat sini. Tak adalah doh mungkin tak. Tapi kebanyakan maksudnya gambaran umum tak, saya mula perhati benda ni bila saya tengok depa lepak dekat mamak. Saya tengok dekat takua bawah kan. Dia pun memang main phone. Banyak kali saya encounter orang yang sama dan duduk circle yang sama. Saya macam tak adalah saya mungkin judgemental lah kot, tapi saya rasa kenapa korang macam tak bersembang kan, tu satu benda. Yang kedua, saya pernah duduk sembang lah dengan Gen Z, dengan anak-anak buah saya pun bukanlah tua-tua kan. Dia pun macam saya tak tahu kenapa apa yang menyebabkan dia tak ada depth dalam makna persahabatan dia orang tu. Dia macam kita pergi makan jom. Okay. Faham tak maksud saya? Saya tak tahu ke saya tak jumpa. Adakah mungkin ada kot Gen Z yang macam tu kan. Ada je. Tapi maksud saya adalah kenapa dia tidak menjadi orang kata apa definisi ataupun satu nilai yang besar dalam generasi tu. Mungkin dia orang keliru untuk differentiate between personal space. Macam sekarang kan orang yang aku perlukan personal space aku, jangan kacau aku. Adakah dia orang keliru untuk maksudnya macam bila dengan jumpa dengan kawan pun kawan je, tak yang lebih-lebih. Kiranya macam kita hang out je tapi aku masih ada space aku. Macam tu. Faham tak? Maksudnya dia keliru. Tak semestinya dia dekat rumah je, dia ada me time dia. Mungkin kalau dengan hang out pun macam ni. Saya rasalah, saya punya pandangan mungkin dia macam mana? Di sinilah titik perbezaan kita. Cik, tak adalah. Okay, cik, acah-acah terror kan. Padahal tak kata ya. Tak. Kalau pakai baju sama aku tak boleh kedua ni memang. First. Apa ada guru WhatsApp lah? Saya dah memang minilah dress up saya. Saya yang juga. nak kelainan hari ni. Terus kan alamak Amir pakai denim pula. Apa di sebalik jeans? Kenapa hang memilih untuk pakai jaket jeans? Tidak apa. Betul. ZRA itu betul tapi aku faham. Tapi dalam 100 hari tu hang pakai jeans tu hari ni. Bukan. Hang selalu Sweater pakai telekung. yang aku selalu pakai tu baru basuh. Hang selalu pakai telekung. Tudung labu sampai. Tak betul kawan-kawan. Okey Amir, apa perbezaannya? Nanti saya macam suka juga nak jawab di sebalik jeans tu, tapi nanti lah. Macam best juga benda tu. Tapi saya makan cik sebelum pergi ke ni dulu. Kita pergi ke kawan ni kan. Okay. Untuk kita saya setuju dengan Abang Faiz. Mungkin ada beberapa orang atau sebahagian orang yang dia punya tahap berkawan dia dah tak sama macam kita dulu lah. Kan? Betul, saya tak nafi. Memang ada. Betul. Memang ada daripada generasi saya sampailah ke generasi Z ni kan, bawah ni kan. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok kenapa orang lepak mamak ni, saya bagi optik sebab saya pun orang yang lepak mamak dan tengok kawan-kawan saya main handphone kan. Mula saya agak skeptikal sikit. Saya macam abang, macam sebab bila kita lepak jarang lah kita nak main handphone. Time makan, kita jarang. Jadi bila saya dah lama tak lepak dengan orang, bila saya lepak dengan orang tambah pula handphone saya kentang, jadi saya tak boleh nak main game. Dia main game. So saya main lah chess lah. Chess berapa minit je. Dia orang punya game 20 minit kan. So saya macam skeptikal, baik aku tak lepak kan kalau macam ni kan. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya why dia orang spend masa untuk lepak mamak dan main game adalah dia nak distract
diorang nak escape daripada masalah-masalah diorang. Sebab di circle saya hanya bercakap tentang circle saya. Circle saya ni bang, majoritinya adalah tulang belakang keluarga. Ayah dah tak ada. Semua breadwinner. Semuanya memang fighter tegar. Nak cakap yang diorang ni, abang bayangkan diorang tak ada kerja, diorang hanya meniaga. Ada yang meniaga je. Ini musim durian, meniaga durian. Esok musim kasut, terpaksa meniaga kasut. Sebab diorang memang terpaksa survive. Ada yang kerja kilang, terpaksa OT lebih sikit sebab mak dia sakit. Ada yang mak dia bukan warga negara Malaysia. Jadi mak dia hanya duduk di sini sebab nak dapat visa untuk jaga anak, tak boleh bekerja. Jadi dia kena tanggung mak dia, ayah dah tak ada. So kalau di meja ramai-ramai, kita cerita ramai-ramai dulu ramai-ramai, takkan ada satu pun orang yang akan cerita masalah dia dekat situ kalau ramai-ramai. So kami memang tak akan cerita masalah lebih daripada 4 orang. Kita akan berhibur lah. Lepak nak makan nak je. makan, kalau handphone letak bahan orang ni, lepas tu main handphone balik, lepas tu dia akan jadi culture macam tu sebab dia nak escape dia punya pure masalah. lepak Tapi bang, ada sisi yang mungkin kita jangan nampak. Kalau biasa macam saya, kalau diorang nak nasihat saya, diorang akan ajak saya lepak berdua. Dia asingkan daripada keramaian. Dia asingkan daripada keramaian tu. Time tu mungkin diorang akan cerita, aku ada masalah ni meh. Sekarang aku lagi 3 bulan nak kahwin, tapi aku tak cukup duit lagi. Mak dia nak naikkan hantaran. Macam mana? Saya tak kahwin lagi, macam mana saya nak nasihat? Habis saya fikirkan je lah kan. Kita bantu lah. Dengar, bantu kan. Kau macam ni, kau ni paling sampai dah satu titik yang saya tak tahu nak jawab apa. InsyaAllah Allah tolong ni. So benda tu biasanya dia ada ruang lain. Itu yang pertama tentang mamak kan. Yang kedua, Gen Z. Saya teringat bila saya bukan Gen Z yang betul-betul pure kan. Saya ni tengah-tengah. Adik saya baru-baru ni ada accident kereta. Saya tengok dia punya dashcam. Dia bawa, dia tekan, highlight depan dia sondol ni highlight tu, terangkat highlight tu. Dia turun, highlight jatuh. Jadi rosak sikit lah depan tu kan. Dia nasib baik highlight, jadi dia tak damage dia tak kuat sangat. So rosak lampu dengan rosak bonet depan. Tapi bang, family kami hanya keluar untuk duit untuk kereta yang dilanggar tu je. Maksudnya ayah saya keluarkan duit, gabungan duit dia, bayar highlight tu. Tak dalam 200-300 lebih kurang macam tu lah. Tak banyak lah masa yang boleh usahakan. Kereta Wira yang dia pakai ni semua kawan-kawan dia. Bonet, aku ada bonet, pasang. Aku ada lampu, Kimi ada lampu, boleh tak pasang rumah kau? So dia masih ada, cuma mungkin kurang. Dia tak banyak. Dia tak banyak. Dan bagi saya NDN, siapa yang kita pilih untuk berkawan abang? Ya, sebab saya rasa keluarga kau. Betul. Cara. Dia belajar daripada kau. Tapi si adik saya ni, dia macam Wahini tadi. Maksudnya ni adik nak keluar siap, adik nak kena hantar kawan adik pergi KLI. Adik nak hantar adik kau. Maksudnya dia selalu lah tolong orang lah. Itulah, inilah, ada je lah benda yang dia nak tolong kawan-kawan dia. Jadi bila macam Wahini cakap, bila benda kita bagi kat dia, maksudnya dia bukan satu darab kosong. Kalau satu darab kosong, jadi kosong. Dia mesti satu darab satu. Jadi satu, dapatlah dia natijah tu. So macam dia pun dapatlah balasan yang Tuhan bagi kat dia. Mungkin bukan kawan dia tolong, tapi Tuhan hantar orang lain yang tolong dia. Saya dulu sifir 6, saya sifir 7 saya lemah. Saya sifir lemah. Takkan sifir 5 pun tak boleh. 5 boleh lah. Tapi sampai 50 je. Macam kita 12 je meh kan? Kan kita 12 je kan? 11 darab 5, 55 kan? 60. 60. Oh. 12 apa? Betul je lah. Dekat buku. Tak boleh nasib baik dekat seorang. Buku tu. Itulah aku Hang cakap. kena faham. Aku tak pandai sifir. Tak pandai sifir sampai 50 tu apa masalah? Ya, sampai 50 je. Malah. Betul, aku tak pandai. Dia untuk pengetahuan yang mendengar ni, budak Wahini ni 4 flat. Bukan. Betul. Dia Bukan 4 flat korang. Bukan. 3.9. Ya Allah, ya Tuhan. Aku nak humblekan dia. Dia flat sekali lagi dia kira dia. Macam-macam. Dia bunda je lah. 3.9 bunda 4. Tak sama kan? Tak sama. 0.1 beza di situ. Dan dia pun ada 91 bahasa yang dia boleh cakap. Jadi kita tak.
Hobi kira bintang. Hobi dia kira bintang Kira dengan bintang. dengan ni apa nama? Sekarang dah berapa banyak bintang kau kira? Dekat tumbuh kau cakap kau suka kira bintang. Mana Aduh. barang. So tak adalah maksud saya tadi tu sifir tadi kan, bukan? Maksud saya dalam fasa tu, saya dalam fasa memikirkan tentang makna persahabatan. Sebab saya rasa macam saya sedih sebenarnya kehilangan kawan-kawan. Betul. Saya sebenarnya antara benda yang paling saya tak suka kan, saya lebih suka kita berkawan baik dan sampai satu masa kita pun terpaksa mengambil sedikit ruang ataupun mengambil jalan yang berbeza. Kesibukan. Tapi kita tak lupa kalau kita sebut nama dia kawan baik aku. Kita takkan pernah buang lah tester kawan baik tu. Macam kawan saya pun dah kahwin. Seorang duduk Kuantan, seorang duduk mana kan. So macam nak jumpa tu mungkin setahun sekali waktu raya ke apa semua kan. Tapi bila sebut nama dia, dia ni kawan baik aku. Macam saya Mujahid kawan baik aku. So maksudnya saya memang tak akan buang status kawan baik tu. Tapi kadang-kadang benda yang paling sedih macam contoh macam kita tak tahu apa jadi. Tiba-tiba kita dulu kawan ni macam kawan baik ni kita kawal lah kan. Ini geng rapat aku ni macam tu kan. Tapi tanpa kita tahu apa-apa jadi tak tengok macam tiba-tiba kita kena mute. Tiba-tiba kenapa? Ya tu. Betul. Faham tak? Maksud saya Faham. mungkinlah saya fikir apa yang terjadi kan. Adakah kerana makna persahabatan itu adalah bila kita kena spend masa setiap waktu hanya kerana kita nak terus mengisi makna persahabatan, ataupun sebenarnya persahabatan tu lebih daripada tu kan. Tu saya rasa macam tak bestnya benda-benda macam ni kan. Sampai kan saya mula memikirkan tentang benda ni sebab ialah banyak benda jadi dan saya rasa macam kenapa kita sering kali tidak boleh melepasi garis yang kita mungkin tak setuju beberapa benda. Mungkin dia nampak ke ataupun kawan saya ni nampak saya post apa-apa yang dia tak setuju. Mungkin pendekatan saya dia tak setuju apa semua ke. Macam ada orang yang kawan saya, ada orang dia tak setuju saya keluar podcast dengan perempuan tidak bertudung ke apa semua kan. Ataupun saya up video ataupun saya potong video ke apa semua kan. Tapi dia still main raya. Tapi ada orang yang macam tak boleh dah. Dia macam tak boleh, aku tak ada kawan ke ni. Dia ni kalau aku kawan dengan dia ni aku nanti sama neraka macam dia. Tu dia. No. Faham tak? Dan sampai level tu saya kata kenapa saya macam tu kan? Faham maksud saya? Macam tu saya macam dalam fasa di mana saya kembali mengenangkan zaman-zaman di mana saya berkawan sampai kami pernah mandi dekat PD. Tapi tak bawa baju. Tak ada hotel. Tak ada hotel. Tidur. Mandi tak ada hotel. Lepas tu pantai tu kami punya. Pantai tu kami punya. Seorang jadi The Rock. Seorang jadi Undertaker. Seorang jadi The Rock. Bagus ti. Jadi benda-benda macam tu sewa kancil. Lepas tu kami dah tak bawa baju. Takkan nak buat apa lah hidup kan. Tunggu baju tu kering. Betul. So daripada PD. So daripada PD bila dah kering, pergi Putrajaya, makan dekat bawah jambatan. Tidur kat situ. Lepas tu fikir yang mulai dekat Masjid Besi. Baik juga. Bukannya jahat semua pun kan. Lepas tu balik-balik tu Leno. Lepas tu balik-balik tu on the way sembang senyap je. Lepas tu kawan tu buka mulut. Aku dah putih dengan dia. Itu yang tentu duduk berdua. Senyap-senyap kan. Bertiga orang. Senyap. Aku dah putih dengan dia. Nangis. Itu kebiasaan akan terjadi untuk lelaki. Tapi nak jadi itu hujung. Ya betul. Sebab dia kena sonok. Aku dah putih. Ini waktu sesuai. Nampak? So nampak tak benda-benda macam tu meaning macam Betul. padahal kahwin dengan orang tu haram dia. Sekarang ni kita dah nasihat maksudnya makna persahabatan tu pada waktu tu besar. Dia tak nak terus cakap sebab tak mau lah. Kita tengah nak happy ni kan. Kita bukan senang nak ada duit nak sewa kereta kancil, nak duduk 4 orang ni kan. Kita bopi kan. Tapi kita pun tak nak ambil masa tu hanya untuk cerita kita aja kan. Sembang last sekali kan. Senyap bila dah balik daripada subuh, lepas subuh nak balik nak hantar kereta, saya kira kereta pukul ni kan 24 jam je kan. Aku dah putih dengan dia. Sudah. Tapi masa tu kita tahu dan kita tak malu untuk menangis dan mengeluarkan air mata. Betul. Kita tak malu untuk mengaku bodoh ya aku Kita tak malu untuk mengaku yang kita pernah bodoh kerana seorang perempuan. Kita tak malu nak tunjuk teks ni kita bagi kat dia. Ni kita pernah cakap kat dia macam ni. Kita tak malu benda macam tu. Kita tak malu nak tunjukkan yang kita ni memang teruk. Kita ni memang huduh. Kita ni memang bodoh. Kita tak malu. Dan kita tahu kata itulah makna dia. Kan? Tu saya fikir bila fikir balik terkenang lah zaman-zaman macam tu kan. Tu bila saya sedih
Saya sedih bukan kerana kita ni memang, saya lebih prefer kalau kawan tu okey. Hang tak suka aku, okey tak apa kan. Hang sembang dengan aku. Tapi bila dia tiba-tiba senyap. Tiba-tiba kena block. Tiba-tiba mute. Loh. Jadi macam mana kita kata kan? Jadi tiba-tiba ada benda-benda yang dia tak okey, tiba-tiba terlerai begitu sahaja dan kita tahu kata okey lah. Kita pun dah dapat hint, kata okey tak apalah. Sedih tau. Saya dalam fasa tu lah saya macam kenapa? Sebab saya tak pernah, pada pandangan saya tak pernah membina kawan untuk pada waktu yang sekejap. Saya tak pernah membina kawan. Saya bukan membina kawan hanya untuk dipinjamkan. Saya kawan saya, kami pernah sembang macam ni kawan saya. Mujahid tu dia main kat ni tu. Masa tu dekat atas Gunung Jerai. Mujahid dia nak naik Gunung Jerai, cerita masalah apa semua. Habis-habis Gunung Jerai. Jerit kat atas Gunung Jerai. Jerit. On the way turun, dia pernah cakap macam ni kat saya. Pak kita kawan sampai syurga. Saya pernah sebut benda ni tau dekat Gen Z. Anak buah saya. Cringe je Pak Su. Nampak level. Maksudnya dia tak pernah dengar benda tu. Dia tak pernah dengar kawan dia main cakap dekat dia. Kata, kita kawan sampai syurga. Dia tak pernah dengar benda tu. Faham maksud saya? Level, hang anggap benda tu terlalu cringe. Maksudnya, kalau nak tahu kata benda tu cringe, dia nak cuba up dekat track lah ni. Betul tak? Betul. Payah tau. Maksudnya orang tak pernah faham bahawa itu kedalaman makna kita punya kawan. Itu the real meaning of friendship. Dan itu doa dia. Itu kawan sampai sekarang. Maksudnya, ni kalau jumpa, beranak pinak macam mana pun, memang jumpa. Sebab tu, kita ingat tu, momen. Okay, kita kawan sampai syurga. Macam tu. Faham maksud saya? Macam, saya faham sebab saya pernah lalu tau. Saya ada satu orang cousin, saya tak tahu. Saya rasa korang kenal, nama dia Ina. Kita orang rapat gila macam mana saya rapat dengan Anis. Tapi dia ni lagi, sebab kami daripada kecil tau rapat. Padahal mak kita orang tak bengam. Walaupun sepupu. Tapi kita orang rapat gila. Sampai bapak saya punya soalan kan. Okay, siapa lelaki, siapa perempuan. So, kita orang rapat macam masa dengan Anis sekarang. Kita rapat gila. Tapi ada satu timing tu, dia tak balas mesej. Saya langsung sedih. Sebab kita orang rapat tu, dia adalah someone yang sentiasa bantu saya. Tak kira lah daripada segi emosi ke. Kita orang dua macam chemistry kita orang terlampau kuat. Sebab rapat tu, kita orang tak payah cakap pun kalau macam kita orang dah tahu dah travel. salah. Betul. Sekali tu dia macam ghosting. Macam mute apa semua. Terus kan, lama tau. Setahun ke macam tu. Sekali tu, dia tiba-tiba message. Weh, aku tak archive lah kau punya message. Dia kata. Rupanya dia adalah someone yang sangat busy tau. Ina sangat busy. Dia government pertanian. Okay, faham. Aku tak sama tahu belajar lah. pula kan. Yes, dia sama belajar juga. Aku tak tahulah dia ni. Tapi masa dia message tu, aku nangis gila. Sebab friendship lah. Kita dah salah sangka kan. Ya, aku cakap, aku ingat kau marah aku. Sebab aku banyak gila aku message tahu. Dia marah aku ke? Aku message dia dekat ni, dia tak balas apa semua. Terus mungkin dia perlukan timing ke apa. Tapi the fact yang dia pergi message saya balik tu kan, saya nangis lah sebab it's a friendship lah. Saya dengan dia dari sekolah rendah. Kita bukan nak message hari-hari kan. Ya, dia adalah someone yang kita orang jumpa time raya je. Saya balik, pergi makan so. Lepas tu kalau nak balik, nak balik dah kau, rindunya dengan kau gini. Lepas tu balik sini, message dalam seminggu tu, lepas tu tak ada dah. Tapi kita orang still yang rapat. Itu. Jadi dia yang bila dia message balik tu kan, happynya, saya sangat happy masa dia message balik tu. Aku ingat kau kau lupakan aku dah. Aku ingat kau marah aku, kau busy dah dengan hidup kau. Tapi bila dia message balik tu, saya masih ada kawan saya yang ni. Sedih friendship tu sangatlah saya hargai. Sebab memanglah keluarga satu. Tapi friendship dengan dia tu macam, tolonglah jangan putus kau. Kalau kau marah dekat aku, beritahu je tau. Aku akan baiki gini. Jangan putus tau persahabatan kita ni. Dia kadang-kadang orang salah faham. Orang ingat macam tanda kesetiaan dalam persahabatan adalah bila kita bersama dengan dia adalah setiap pandangan. Salah. Sebenarnya hang nak setia kawan ni, hang bukannya kena main kerja tepat sekali, bukannya kena jumpa setiap minggu, bukan. Betul. Tanda bahawa kita ni adalah setia dalam persahabatan adalah bila kita selalu mendahulukan sangka baik dalam apa saja urusan. Kita tahu kata okey dia ni biasalah tu kan. Ini bila benda-benda yang macam kita tak boleh nak sentiasa bersangka baik, menyebabkan kita mendengar macam saya pula, yalah orang kata bila keluar je apa-apa kan, macam podcast ke apa kan, dengar ke apa kan, orang akan dengar dan sampai dekat dia.
dalam banyak benda sampai dekat dia. Kadang-kadang dia tak setuju ke apa ke, jadi macam kenapa tidak memulainya dengan bercakap baik bahawa ini hanyalah sekadar satu bahagian daripada kerja ke apa ke. Betul. Itu yang saya macam sedih lah. Saya macam sedih. Ingat macam kalau nak kawan tu kena duduk sekali. Tak ya. Kita jumpa setahun sekali, kita jumpa dekat jumpa artinya bila kita jumpa kita akan cakap dia ni kawan aku. Apa yang susah sangat untuk capai tahap tu kan. Tu lah sekarang ni saya dalam fasa tu lah. Fasa macam Faham. memikir ulang tentang makna persahabatan. Bahawa dalam hidup ni saya tak bersedia untuk kehilangan seorang kawan. Dan umur 34 ni menyebabkan saya fikir kata aku kena bersedia untuk kehilangan seorang kawan. Maksudnya saya bersedia sebab saya sedih. Tanda bahawa saya sedih tu bila saya mimpi ayah saya. Kadang-kadang saya tak sedar betapa sedihnya saya hilang seorang kawan tu bila tak tengok mimpi. Maksudnya ada benda yang menyebabkan saya sedih yang tidak disedari. Dan sedih tu adalah sedih kerana dah tak ada. Aku dengan sukarnya nak mengaku bahawa dia bukanlah kawan aku dah. Dia mungkin orang yang pernah aku kenal tapi dia bukanlah kawan aku dah. Betul. Dan benda yang paling sakit kan bila kita orang yang pernah kita panggil dia sebagai member, the orang kata apa, the closest member, kawan baik kan. Tiba-tiba kita nampak dia adalah bahagian daripada orang-orang yang nak jatuhkan kita. Contoh macam alamak yang tu kan. Kita lelaki meh. Kita mesti akan tunjuk yang kita dah cakap. Tapi betul. bila kita fikir balik, benda ni dalam weh. Ada titik-titik yang kita sembunyikan kat dalam. Benda ni dalam. Saya tak tahu lah sebab benda yang saya rasa mungkin teguran pasal benda ni. Benda yang saya rasa untuk semua orang yang dengar podcast ni. Mungkin ada yang lebih tua. Dan kebanyakan orang yang dengar podcast ni mungkin dia dah matang. Dia dah macam dalam fasa midlife apa semua kan. Kalau ada kawan, jaga kawan. Dan kawan ni tak payah ramai kan. Betul. Kawan ni 2-3 orang yang kita boleh invest effort kita, meaning kita, go for it. Dan saya pun selalu cakap dekat isteri saya kata, janganlah tak jumpa kawan kan. Go lah. Walaupun dia mungkin takut ke nak keluar rumah malas ke apa ke, ataupun dia takut macam saya kena jaga anak ke apa, kita pergi jumpa kawan. Pergi jumpa kawan lepak-lepak 2 minggu sekali, okey kan. Sebab kita tak tahu makna kawan tu lebih besar daripada tu. Kawan ni kita pilih, family kita tak pilih. Kan? Satu. Yang kedua, kalau anda belum menemukan kawan, bahawa dalam hidup ni, dalam Gen Z ni masih lagi duk cari kawan kan. Carilah kawan. Dan bina kawan baik. Kawan baik ni dia tak boleh terbina dengan menunggu. Dia terbina dengan kita invest effort kita. Kita kena bagi kita dulu. Kena tolong. Kita kena bagi. Kita kena jadi orang yang sentiasa menghulurkan tangan. Kalau kita orang yang sentiasa menghulurkan tangan, kita akan marah kerana orang tu hanya menerima. Tapi percayalah, kita akan sampai satu fasa kita akan jumpa orang yang nak menghulur macam mana kita menghulur. Dan itu kawan yang baik. Kita akan jumpa dan kita akan rasa, okay, ni kawan aku. Tak tahu lah kan. Betul. Daripada hantu, jaket, jeans, kawan. Tapi di sebalik jeans tu meh. Tadi kan kau nak masuk Masuk mana? jeans. Tapi nak keluar dah ni. Betul je lah. Tak ada. Tak bermasuk dulu. Cuba keluar sekarang. Jin? Ya, itu yang cakap nak keluar dah. Ini yang aku kena hadap hari-hari. Oh, dia cerita yang dia hadap. Yang kita hadap dia tak cerita. Okey. Apa meh? Kalau di sebalik jeans ada satu benda yang menarik tentang jeans. Jeans ni asalnya digunakan atau dipakai oleh golongan-golongan yang bekerja di, dia tengok jenama, ada stand jenama yang bekerja buruh di kan? buruh. Dia pakai jaket jeans tu sebab dia nak ni kan. Tahan sejuk dan jeans ni dia tahan dan sebagainya kan. Tapi yang menariknya saya tak inspired jeans ni sebab buruh tu sangat kan. Dulu ada satu peperangan di Vietnam. Amerika Syarikat. Amerika perang Vietnam. So tahun 1959 macam tu lah. Lebih kurang lah. Saya bukan siari boleh ingat tahun lah. Teka-teka ni kan. So tapi ada peperangan dekat Vietnam. Dan peperangan tu seperti biasalah nak menjarah lah kan. Cuma Vietnam dapat survive pada awalnya. Dan mereka ada kekurangan tentera. Adalah taktik-taktik Vietnam pakai gerila, taktik dan sebagainya boleh survive. Lepas tu mereka hantar dah kekurangan tentera. Apa yang mereka buat? Mereka mewajibkan pelajar-pelajar dia untuk ambil kursus tentera dan dihantar ke Vietnam.
So bila pelajar-pelajar yang sepatutnya menjadi pahlawan-pahlawan tinta ni kan, tapi terpaksa menjadi pahlawan-pahlawan dekat Vietnam, itu adalah satu kekurangan lah. Dan ramai yang mati macam tu. Sehingga kan bila mati sampai satu surat dekat keluarga, si A hilang. Tak dapat dijejak. Dia tak cakap mati, tapi tak dapat dijejak. So si A, kerajaan tak ambil apa-apa inisiatif untuk bantu kan. Jadi datanglah golongan-golongan hippies yang geng-geng The Beatles dan sebagainya ni, dia keluar menyuarakan bahawa hentikan peperangan Vietnam, hentikan peperangan di Korea, dan hentikan menggunakan pelajar-pelajar ni. Dan dia nak keamanan tu cepat untuk mereka dan henti berperang. Ketika itulah John Lennon dan sebagainya keluar daripada Beatles, keluarkan lagu-lagu yang berkaitan dengan peace. Dia panggil dalam satu parti Wayful, tak silap saya tak ingat nama parti tu. Asalnya konsert, tapi konsert dia adalah konsert keamanan. Yang keamanan, mengajak kepada keamanan. Semua keamanan. Dan konsert tu dia hadiri berpuluh ribu orang. Woodstock betul. Woodstock. Buku stok dan kayu. Saya ingat tu stok dan kayu. Woodstock sangat besar bang. Dia sangat besar, dan awalnya dia bawa keamanan, dan ketika itu yang siapa turun di jalanan? Golongan buruh. Siapa yang bantu untuk lawan demonstrasi dan sebagainya? Golongan buruh. Dan ketika itu golongan buruh pakai jeans. So ini adalah identiti lah, di mana satu dia nak tunjuk bila dah lama tu barulah orang, ada sebahagian orang yang pakai jeans sebenarnya dia bukan nak keragetan tu, tapi dia nak tunjuk kalau aku dah ada dulu, aku mungkin sebahagian daripada golongan-golongan yang keluar tu, dan aku akan menentang apa yang kerajaan aku sendiri buat menghantar. So dia tak tunjuk sangat keragetan tu, mungkin dia tak tunjuk style dia sangat kan. Sebab tu ada sebagian orang dia pakai jeans tu untuk tunjuk tu. Ada sebagian orang dia nak menjiwai golongan buruh dulu. Tapi saya nak menjiwai golongan buruh yang turun pada hari tu. Itu meaning dia. Kau main sauk je ini. Aku tahu cerita tu daripada buku Haji. Betul. So kita sembang dengan editor. Ya tu. Dia tahu semua. Aku nak bagi tahu macam mana aku tahu stok tu. Haji yang mention. Aku pergi research lah benda tu, sebab yang Amir mention Haji di sini ZRA lah tuan-tuan. Sorry. ZRA, Tuan Haji ZRA. Dia ada mention berapa kali. Jadi aku anekdot buku. Yang paling kata saya anekdot buku lah. Dalam anekdot kenangan pun dia ada mention juga. Jadi aku pergi search lah. Cuma yang dekat anekdot buku tu dia lagi spesifik sebut pasal John Lennon punya ni. Macam mana orang-orang ni turun dan menghasilkan muzik-muzik yang menginspirasikan orang untuk bangun, membentang pula. Membentang present assignment. Ada slide. Menyanyi sambil ada slide. Ada slide sambil menentang. Maafkan saya tuan-tuan dan puan. Tapi kalau John Lennon kan, kalau dalam fashion John Lennon lah. Kita dah pergi ke fashion, kita tak pergi ke Cina. Jadi saya tanya abang ni. Dah tanya abang. Nampak. Kita dah pergi ke fashion. Memang kacik habis. Habis. Tekan. Ada asam mana boleh. So kalau pergi ke fashion, kalau kita sebut sebuah ini ada sebut tadi John Lennon kan. John Lennon punya rebel bang. Dia rebel selain daripada keluarkan lagu, dia sarung satu baju kententeraan US Army dan dia bawa pergi konsert. Tanda dia rebel sepatutnya untuk pakai baju tentera, dia kena masuk kursus dan sebagainya. Tapi aku orang biasa, aku pakai baju tentera dan aku tunjuk yang aku nakkan keamanan. Dan sebab tu ada sebahagian company fashion dia dah berpindah kepada army to fashion. Sebab tu kita ada tengok orang pakai baju olive yang ada US Army. So itu adalah satu sindiran kepada tentera, gerakan betul. So itu satu untuk John Lennon lah. Bagi saya, mungkin saya sebenarnya saya teringin nak pakai color olive, tapi saya tak mampu lagi nak carry the vibe kan. So nanti lah saya cuba lagi. Cuma bagi saya fashion benda tu macam ada sentimental untuk saya lah. Macam dia macam ada orang pakai untuk lawa dan ada orang pakai untuk dia nak nikmati. Pakai untuk lawa dapat lawa, tapi pakai untuk cerita dapat makna. Betul. Dapat makna dia. So bila
Sebab tu Kalau ulang tak sama. terbalik kan. Pakai untuk makna dapat cerita. Dia lain. Kalau ulang dia akan jadi lain buah ini. Sebab bagi saya minat fashion ni lama bang, daripada sekolah lagi saya minat. So dulu memang sukalah pakai benda-benda yang tak ada apa pun, tak ada apa makna pun kan. Tapi dah lama macam aku so kalau abang lah. So kita sini dapat tengok lah kan. Sembang ni bukan kacik. Toyu punya sembang ni. Abang Faiz pun antara orang yang sukakan fashion, sukakan style. So ada beberapa cerita atau ada beberapa cara pemakaian Abang Faiz di talk begini, di office begini kan. Di office seperti mana yang ada dekat dalam video-video Hafiz Faiz sendiri lah. Dan ada waktu keluar ada macam ni. Sebenarnya fashion tu bagi abang apa dia? Dan pakaian tu bagi abang apa dia? Adakah dia akan membentukkan personality kita atau apa falsafah di sebalik pemakaian bagi abang ke abang jenis tak kisah ke? Saya tak pernah melihat bahawa memakai sesuatu itu hanyalah sekadar pakaian. Dia bukan hanya sekadar nak menyarung untuk kita tidak terlihat ataupun untuk kita menjaga diri kita lah. Saya sentiasa melihat bahawa apa yang saya pakai itu adalah menentukan apa yang saya fikir dan juga menentukan bagaimanakah saya membentuk diri saya. Tanpa memakai pakaian yang baik-baik, saya akan kurang keyakinan untuk bercakap. So keyakinan saya itu ditentukan dengan apa yang saya peragakan. So peraga saya itulah yang menentukan aku nak cakap ni aku kena yakin. Takkan aku nak pakai baju yang biasa-biasa ataupun takkan aku nak pakai baju yang tidak ada langsung nilai keyakinan itu. Dan saya define keyakinan itu datang daripada baju yang dia tidak orang kata apa, dia tidak menutup mesej saya. Saya tak pakai baju striking. Betul. Sebab saya nak cakap benda-benda penting. So saya tak nak orang fikir pasal baju saya. Brand apa dia pakai Brand apa dia pakai, kenapa colour dia ada warna ungu masuk dengan dia macam saya tak nak warna-warna yang sampai mengaburi orang untuk mendengar dan juga untuk mendapatkan mesej. Tapi saya tak nak terlalu lusuh sampai orang kata dia ni pakai pun macam tak nak pakai. Betul. Nak sembang macam mana kan. Saya tak suka macam tu. Saya suka berada pada satu tahap bahawa dia ni ambil meter pasal diri dia. So bila orang fikir dan orang dapat tanggapan itu walaupun tidak disebut bahawa saya sangat ambil berat tentang diri saya. Mesej saya pun adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada orang. Bahawa aku pun kena ambil berat pasal diri aku juga bila aku dengar dia bercakap. Supaya aku tahu kata dia ni bukan bercakap kerana dia bercakap. Tapi dia bercakap atas dasar apa yang dia buat. Itu benda yang saya fikir lah. Sebab tu saya ambil kepedulian tentang apa yang saya pakai ni bukan sebab pada harga kepada brand ke. Betul. Tapi kerana kalau saya memakai sesuatu yang selesa dan sesuatu itu dibuat dengan kualiti yang baik, dia akan memberikan saya satu keselesaan untuk bekerja. Dan juga kemampuan saya untuk yakin dalam berfikir dan juga yakin dalam bertutur kata. Itu penting. Sebab tu bila saya nak pergi talk ke apa, saya akan pilih baju-baju tertentu untuk saya pakai supaya saya boleh pergi tu. Saya tahu kata aku nak present mesej ni. So aku kena pakai baju yang macam ni. Dan baju ini tak boleh baju yang tak basuh ataupun baju yang macam mana. Dia mesti baju yang aku sendiri tahu kata baju ni untuk dipakai dengan mesej tertentu. Betul. Dan saya beritahu ni bukanlah benda yang pelik pun. Saya memang tak suka baju yang sampai menutup diri saya ataupun mesej saya. Sebab tu macam baju-baju yang saya pakai tak banyak colour. Normally paling tidak 2 colour. Dan kebanyakannya hitam dan putih. Kerana apa? Kerana itu mesejnya. Bahawa hidup kita ni ada hitam dan putih. Saya adalah orang yang cuba nak memastikan supaya kita tidak menjadi orang yang terlalu black dan orang yang terlalu white. Sampai kita lupa bahawa kita selalu kena berpindah daripada putih ke hitam, putih ke hitam. Sebab kita memang macam tu. Dan saya suka dengan kejelasan. So warna yang paling jelas adalah warna putih dan juga warna hitam. Orang takkan cakap ni hitam apa? Ni hitam tape. Tak ada. Hitam tak slow. ada. Hitam slow. Putih pun saya baru tahu kata ada off white. Dah yang on yang mana? Kalau dah off semua. So saya tahu kata putih. Tapi warna link dia ada macam-macam. Betul. Kita okey ni warna merah ni warna ni kan. So clarity tu hanya ada pada 2 warna. Satu warna putih dan juga satu warna hitam. Tu pada saya lah. Dan orang tahu. Kini orang tak akan keliru. Orang tak akan kata hitam ni warna macam tak berapa warna hitam. Kalau tak hitam orang cakap kata ni tak berapa warna hitam. Ni macam grey sikit kan. Kalau putih orang kata ni macam tak berapa nak putih. So kalau putih. Tu benda yang saya selalu suka untuk ni lah. Pada saya mesej di sebalik itu penting jugalah. Sebab tu saya buat baju TK pun dengan mesej yang sama lah bahawa. Dan saya memang obses macam tu. Saya memang kalau saya buat apa-apa pun saya nak mesej tu penting. Mesej tu sampai.
mesej tu adalah satu yang penting walaupun orang tak tahu lagi. Orang beli orang tak tahu lagi. Buku pun sama kan, kita duduk meeting kawan majlis syura konten kita kan. Every book yang kita nak keluarkan, kita akan selalu meletakkan mesej tu penting. Walaupun mesej tu aku tak get lah ada mesej, tak vibe kat aku. Tapi at least kita cuba untuk letak mesej. Jangan buat benda yang tak ada mesej. Sebab kita takut kita tak ada makna nak buat tu. Betul. Sebab pada cerita ada makna kan. Pada cerita tu ada makna. Itu penting lah benda-benda macam tu. Kan next kan saya nak tengah buat merchandise kan. So merchandise ni pun antara satu pergelutan dalam macam mana kita nak embed the meaning. Maksudnya macam mana kita nak bagi tahu mesej di sebalik merchandise. So barulah saya study pasal Traveller's Notebook. Satu brand yang sangat-sangat mahal dan sangat terkenal daripada Jepun kan, Traveller's Notebook. Dan bila saya pertama kali saya dapat dia punya leather cover notebook dia dan juga notebook dia panggil inside refill dia. Pertama kali saya nampak dan saya pakai, saya guna, saya tahu, saya terus dapat, oh wow. Saya dapat rasa bahawa dia ni menawarkan apa tahu, menawarkan raw dalam perjalanan kita. So sebab tu kalau nanti saya bawa korang pergi kedai-kedai yang ada jual notebook punya, Traveller's Notebook punya set ni, dia tak jual saja tau, dia tak letak okey ni cover ini, dia tak letak. Dia akan letak dekat satu set. Dia akan tunjuk contoh macam mana orang guna. Orang guna dekat dalam travel. Dan semua contoh dia contoh yang buku tu dah rabak. Okey. Dah melalui perjalanan yang panjang. Perjalanan. Sebab tu nama dia Traveller's Notebook. Dia punya mesej dia adalah this is where you keep your memory while you travel. Power. Dan dia memang dibuat untuk orang simpan supaya orang tak hilang itu orang tak lupa apa itu kenangan. Sebab tu dia buat. Sebab tu yang saya beli, dia buat stiker. Sebab dia punya mesej dia adalah kau tampal memori tu. Sebab tu dia ada set dia ada stiker punya tempat untuk simpan stiker. Sebab dia ingat macam orang akan simpan tiket. Hari ni kita semua tiket kan online. Tapi dia nak kita menyimpan momen tiket kereta api yang kita beli. Dan sebab tu dia punya leather cover dia loose, dan juga leather cover dia memang nampak sangat raw dan sangat dia macam old school style. Sebab dia nak bagi tahu kata ni hang simpan sampai mana-mana pun dia akan macam ni. So hang akan guna sampai lenjan. So apa maksud hang bila hang nak guna sampai lenjan? Hang kena betul-betul simpan memori tu. Betul. So macam mana hang tulis. Sebab tu nanti saya akan tunjuk, saya bawa korang, mana-mana yang peminat travelling notebook akan tahu benda ni. Bahawa kita akan jumpa benda tu nanti. Kita akan tengok macam mana dia record setiap benda. Dan dia akan bagi, setiap tu dia akan bagi dengan dia punya apa alat-alat yang kita perlukan. Sebab mesej dia itu. So saya fikir, mesej dia pun, padahal dia buat, kalau kita fikir cara bodoh kau buat buku nota je kan. Betul lah. Kita fikir cara bodoh. Tapi bila kita fikir cara orang yang ada makna, kita tahu kata dia nak sampaikan something. So orang tak kisah nak berbelanja lebih untuk dapatkan makna tu. So tu benda-benda yang saya struggle lah. Dan benda yang saya pun nak sampaikan untuk merchandise adalah saya nak kita kembali menikmati proses yang memerlukan pergerakan. Proses kita merakam memori bukan sebatas kita masukkan dalam phone dan galeri gambar kita. Tapi proses itu adalah dengan menulis jurnal, dengan menampal gambar, dengan merakam momen penting dalam kita punya hidup. Itu proses bahawa bila kita mendapat satu ilmu tu bukan hanya sekadar kita tengok dan kita simpan dekat dalam bahagian save dekat IG kita. Tapi bila kita tulis nota dia, kita tulis tarikh dia, kita bulatkan di key mana yang kita nak. Proses tu. Sebab tu bila kita buat stiker, nanti kita akan buat stiker, kita akan buat pin buku. Bukan apa, untuk kita memaknai proses tu balik. Proses untuk kita belajar menjadi manusia yang memaknai. Proses. Supaya kita tak jadi orang yang tak apalah, nanti aku study lah. Dia tak ada meaning lah maksudnya. Dia tak ada pergerakan tau. Dia tak ada macam kenapa kita tak bergerak kan? Kenapa kita tak bergerak untuk mendapatkan sesuatu? Sebab tu saya selalu sebut, kalau tulis jurnal, kalau boleh janganlah pakai phone. Betul. Sebab pakai phone tu adalah memilih butang yang kita pilih. Betul. Kalau boleh, paling tidak apa, pakailah keyboard yang berbunyi. So dia ada bunyi yang kita record. Dan bila kita tulis pakai keyboard tu, tap tu penting. So dia ada dia ada deep processing dia panggil lah. Deep processing tu lagi deep kalau kita tulis pakai pen. Pakai tangan. So dia ada pergerakan. So bila kita bergerak tu dia ada coordination. Dia ada koordinasi dengan otak kita. Otak kita menyimpan itu memori penting. Sebab tu diary itu works. Orang zaman dulu kenapa dia dia stable. Sebenarnya one of it adalah they have their own diary. Betul. Dia orang menyimpan memori tu. Sakit macam mana pun memori tu. They go through it properly. Maksudnya dia tak
dia tak buat tak tahulah, dia akan go through it properly. Dia simpan gambar. Saya ingat dulu zaman saya pernah ingat satu masa saya nak dengar lagu Crystal yang baru. Luahan hati bukan? Basikal tua. Basikal tua. Okey. Kita macam mana nak dengar kan, kita tak ada apa benda waktu tu kan, kita beli geset lah. So first time dengar tu kita duduk dekat depan tu. Ada jual Tunggu geset dia tu. pusing. Kita tengok belakang dia ada senarai kan, satu lagu-lagu kan. Kita tunggu. Mana ada sekarang ni kita dengar lagu sebab macam tu. Dengar okey tak apa, nanti dengar. Lagu baru ada lagi lah. Sebab penantian dah tak ada. Exactly. Penantian dah tak ada. So makna mendengar akhirnya terhakis kerana penantian dah tak ada. Dulu kita nak dengar satu-satu lagu baru, Peter Pan, Tak Bisakah baru keluar. Kita lama ni kita tahu kita dalam derita dah kata nak keluar. Tapi kita tak main lagi dekat pasar malam ni. Tak main lagi kat kedai kan. Bila sampai tu pak kita buka, kita dengar. Lepas tu kita salin dia punya lirik kan. So walaupun lagu tu sama, kita boleh dengar sekarang. Tapi waktu kita mendengar itu mengajar kita bahawa kita memproses sesuatu itu dengan sangat dalam. Dan kita sangat memaknai. So dia jadi membesarkan kita dengan makna yang berbeza. Bila kita dengar benda-benda yang okey tak apa, lagu baru keluar nanti aku dengar. So kita pun dengar esok, dengar dekat reel dulu, dekat TikTok dulu apa semua. Kita tidak ada pemerhatian dan kita tidak ada satu proses dalam yang untuk kita ambil lagu tu. Kita memaknai seni tu. Kita menghargai ritme muzik tu. Kita masuk dalam kepala kita. Sebab tu lagu-lagu dulu dia evergreen juga. Betul. Kerana dia sampai ke dalam tau. Dia kita nak dengar tu kita memerlukan proses tertentu. So kita akan ingat lama. Lagu-lagu sekarang kita akan cepat swipe sebab dia macam dia kita sendiri pun tak betul-betul tak betul-betul go. Tak betul-betul feel dan memaknai tu. Itu contoh-contoh yang saya selalu pesan lah. Kata, kenapa kita dulu macam tu kan? Dan dia berbalik pada cerita kawan. Berbalik pada cerita semua tadi. Sebab kita dah lost banyak benda tentang hidup kita yang menjadikan kita bermakna sebagai seorang manusia. Saya terbaca dekat threads yang tu dia cakap, jangan pandang rendah milenial. Kita orang melayan Nur Kasih setiap hari Jumaat selama 6 bulan. Jangan ajar kami bersabar. Sebab literally kena tunggu 6 bulan setiap hari Jumaat dia edit. Betul. Bila minggu depan nak keluar, bila minggu depan. Kita ada benda tu tau, macam menunggu. Macam sekarang tak adalah macam Netflix kan. Wah, ada je yang direct keluar. Tapi kalau macam style saya akan nonton sebelum kalau malam tu saya nonton satu episod je. Sebab saya nak balik feel tu, tahu tak, macam yang kita try untuk create balik benda tu. Maksudnya tunggulah, okey, biarpun memang dia banyak dah episod keluar, okey tak apa, kita kena tunggu esok je. Jadi kan anticipated balik kerjanya. Makna sebuah penantian tu. Dia macam sebab benda tu jadi dia lagi excited tau. Nak jangan macam-macam. Itu yang kita hilang. Dulu mak saya tunggu cerita Catalina de Sebastian tu. Catalina White Sebastian. 400 episod. 400 episod. Zaman-zaman bawang putih bawang merah. Kalau saya tak tahu pendengar akan, saya tak kisah pun diorang setuju atau tak kan. Sebab ini apa yang saya nampak. Apa yang bagi saya, bila saya tengok balik diri saya, why kadang-kadang kita bang mungkin kita sendiri pun kadang-kadang kita ada rasa macam fokus aku makin kurang lah sekarang. Kita kadang-kadang kita tahu, macam saya ada waktu yang macam saya nak tengok balik, minggu ni kenapa aku buat silap ni kenapa. Saya akan fikir balik, mungkin saya bukan ada journaling, benda-benda kesilapan bodoh yang kita kenapa aku tak nampak kan. Mungkin saya tak tulis sebagai jurnal, tapi benda tu boleh gala-gala. Contoh saya gurau dengan Wahyuni, kenapalah aku gurau dengan macam tu. Kau mesti sentuh benda-benda tu kan, yang dia tua tu kan. Song tak, aku tak terasa punya. Tengok dah. Ada banyak kenyataan yang kita tak yang sangat kontradik kan. Tu so memang ada waktu kenapa aku buat macam tu, kenapa aku buat macam ni kan. Bagi saya kenapa sekarang kita kurang benda tu adalah kita terdedah dengan benda-benda yang kita boleh untuk tak suka. Contoh saya bagi supaya orang boleh faham. Zaman dulu kita kecil bang, pakcik ni cakap, kau jangan buat ni, kita susah nak buat. Maksud kita masih buat ataupun masih ni, tapi kita jadi tak mau buat. Kita akan berjaga-jaga sikit lah kan. Kita akan berjaga-jaga. Dan kalau kita pun tak
tak terdedah banyak dengan banyak benda yang ada dekat luar. Kalau lagu tu macam abang cerita lagu Bersuka Tua tu, dia tengah hit, kita terpaksa dengar itu je lah. Ya. Kalau beli satu kaset, kita terpaksa dengar untuk kita sampai lenjan lah. maksudnya kan ada 5 lagu. Lagu tu mungkin kat ketiga. 1 2 tu kita Dia boleh terpaksa dengar. dia pakai pensel. Oh, dia pakai pensel. Hack lah kan. Pakai pensel tapi pensel tu memang kena duduk dekat radio je. Dia tak boleh tanggal. Dia tak ada tanggal. Tu pensel tu dia penuh Dia tak tepi-tepi boleh tu. pensel lain. Pensel 2B tu. Betul. So kita masih ada ruang, kita terpaksa menerima benda yang mungkin kita tak suka masa tu. Kita tak suka, mak kita cakap kau kena balik lepas sebelum maghrib kalau tak siap kau. Tapi kita tetap balik walaupun kita tak suka. Ya. Kan? Kita tetap balik. Aku malas nanti mak aku marah aku. So mungkinlah ada 1-2 hari yang kita pencong-pencong sikit dan sebagainya. Tapi kebanyakan hari kita dididik untuk suka. Buat juga walaupun tak suka. Tetapi sekarang ada satu cabaran yang lebih besar. TikTok. Kenapa? TikTok memberi pilihan, kalau aku tak suka aku tak nak tengok. So otak kita, aku tak suka. Kalau aku tak suka aku swipe. Swipe. Tu lagu ni. Kau tak tahu. Kau ni asyik dengar lagu. Aku tahu. Nah, kalau tak suka kita boleh swipe. Kita memilih konten-konten yang macam ni yang aku nak. Aku tak nak yang ni. Aku nak orang ni. Jadi secara tak langsung dia mengajar kita untuk cepat memilih kan. Memilih dan dah aku tak suka dengan dia ni, aku belah. So faham. Lepas tu kita pula terdedah dengan benda-benda yang mungkin semua benda cepat. McD pun dah tunggu 5 minit ni sekarang. Contoh kan. Betul juga. Dia cepat macam kita ni tak ada waktu yang macam abang selalu cakap. Kita tak ada waktu yang slow macam lag lah kan. Cuba dia macam ni. Apa ya macam memang kita kena ada hari yang hari kita bosan. Termenung tu. Hari untuk kita termenung, duk tengok kan. Benda ni saya belajar bawa motor. Maksudnya kalau bawa motor apa pilihan yang kita ada? Atas motor kan. Atas motor duk tak apa nak dikejar kan ni. Tak ada apa. Balik kerja macam tu lah. Kalau pergi kerja mungkinlah rushing dan sebagainya. Balik kerja aku tak kerja apa-apa. Mak aku tak minta aku untuk punch card pun kan. So dia tengok. Itu waktu yang kita fikir kita ni kan. Saya tak tahu. Sekarang ni untuk orang lain saya tak tahu di mana tempat tu. Ruang tu untuk dia berfikir sekejap macam aku buat salah ke. Dan ruang untuk menunggu tu kan. Menunggu tu. Menunggu terlalu lama. Maksudnya menunggu waktu-waktu di mana kau nak tunggu tu dan momen di mana kau mendapat setelah kau menunggu. Itu. Sebenarnya itu nikmat bang. Boleh menunggu tu nikmat. Boleh menunggu. Contoh kenapa saya cakap nikmat. Kita banyak kali berhadapan dengan situasi bila kita pergi makan, makanan kita sedikit lambat. Tapi walaupun kita ada react kita, cuma dekat meja tu je lah. Macam mana makanan ni, kita tertanya-tanya dan sebagainya. Mungkin kita akan pergi tanya orang tu dengan keadaan yang baik, yang tak ada salah. Tapi berapa ramai orang hari ni, makanan dia lambat, trade. Jangan datang kedai ni kan. Servis lambat tak salah. Tapi nampak kita kehilangan menunggu. Menunggu tu macam kalau Abang Faiz makanan dia lambat, tak apa, saya balik makan roti kau makan. Padahal dia dah belanja kita makan sedap-sedap. Kita dah balun sedap-sedap. Dia punya makanan tak makanan dia. Nak saya tanya ni. Minta ni kalau kata benda tu tak siap, tak buat lagi. Tak buat lagi. Tak payah. Cancel, minta cancel. Okey. Abang makan apa kejap lagi bang? Saya balik, saya makan roti lah. So terbalikkan meja. Nikmat, itu nikmat. Maksudnya kita tak perlu nak serabutkan kepala kita dengan benda-benda yang tak berbaloi lah untuk kita pening kepala kan. Bagi saya benda tu lah. Menunggu tu. Tahu lah, saya tu benda-benda yang saya rasa macam saya cuba nak buat balik. Tak tahu nak tolong macam mana kan. So tu cara yang saya fikir kata dengan merchandise ni. Kita memang buat jual lah. Untuk kita buka dekat Tumbuh Coffee kita tu. Tapi one of the thing adalah kita nak kembalikan masa di mana orang boleh pergi membeli, membayar, mendapat benda tu direct. Dan orang boleh menggunakan dia untuk memaknai semua proses dia. Dan saya tahu kata tidak ada proses yang lebih indah, lebih bermakna selain daripada proses yang dirakamkan dalam jurnal dan juga diary kita. Jurnal lah, bukannya telefon. Kita boleh record. Tapi pada saya, kalau kita boleh menulis dia ataupun menyimpan dia dalam diary, dia lebih bermakna. Saya sampai sekarang saya simpan saya punya surat cinta bodoh-bodoh saya dekat saya punya orang yang saya suka dulu dekat sekolah. Bahkan masa saya nak buat merchandise tu, saya simpan semua resit apa semua kan. So saya tahu kata, ni bermakna momen tu. Padahal bulan lepas, tapi kita dah rasa macam bermaknanya bulan lepas untuk aku.
So bukan apa kita buat tu tidak ada makna, tapi kita kadang-kadang lupa untuk menyimpan makna tu. Makna tu dia jadi sepintas lalu, datang dan pergi, datang dan pergi. Kita yang kena menangkap makna tu. Saya selalu bayangkan makna ni dia bagaikan taburan-taburan yang selalu ada dekat dalam hidup kita. Tinggal kita untuk menangkapnya ataupun tidak. Kalau tak menangkap, dia akan terus gugur. Kita yang tak menangkapnya. Rezeki sentiasa turun, kita yang tak ambil mungkin kan. Peluang sentiasa ada, kita yang tak tangkap kan. So benda-benda macam tu pada saya penting. Dan tak mengapa kalau kita memperlahankan langkah, tapi kita memperdalamkan makna. Tak mengapa. Saya setuju dengan abang bila abang cakap merekodkan benda-benda yang ada makna untuk kita, dan mungkin itu adalah satu pencapaian walaupun orang kata itu bukan pencapaian besar, tapi untuk kita cukup besar kan. Sebab bila kita akan guna, kalau macam saya, bila saya akan guna benda-benda yang saya rekodkan, contoh setiap kali PBKL habis mesti saya akan tulis something untuk PBKL tu. Kenapa saya tulis? Sebab bagi saya benda yang paling besar yang kita buat adalah PBKL. Kan? Dan bila benda tu menjadi atau hampir sempurna, hampir dengan kata sempurna, wajar untuk saya kredit diri saya sendiri maksudnya saya kredit diri saya sendiri, ataupun saya ceritalah makna yang saya dapat. Orang ni menjalankan kerja dengan baik, bos bagi saya benda yang free and easy, memudahkan banyak benda dan sebagainya. Nanti bila saya nak pakai benda tu, bukan bila saya dah berjaya nanti. Tak, mungkin saya dah berjaya, saya dah lupa benda tu. Tapi bila saya runtuh, bila saya kalah, saya rasa macam ni saya akan selak balik. Dulu aku pernah buat benda ni, takkan aku tak boleh buat lagi. Itu titik yang macam benda ni membantulah. Benda ni membantu. So dia kalau dulu aku pernah buat lagi terbaik macam ni, aku pernah capai benda ni. Sebab kadang-kadang kita bila kita kalah, kita dah duduk bawah emosi kita dan kita tak tahu dah apa yang kita pernah buat sebelum ni. Kan? Bila kita baca balik tu, belum kita tengok balik, mungkin 10-20 tahun nanti merchandise abang tu, merchandise kita atau abang yang buat, abang yang rangka ni, dia dah sampai international dan sebagainya. Mungkin ada 1-2 benda yang membuat abang sendiri rasa kalah masa tu. Titik dia adalah benda yang simpan balik. Aku start ni. Aku ini adalah kepunyaan content aku. Saya tu content macam mana. So dan benda tu tak ada dekat orang lain abang. Abang seorang je lah pegang benda tu kan. Maksudnya memori tu hanya ada pada kita. So kalau kata saya macam contoh, memori abang start TK mungkin saya tak ada. Tapi memori meneruskan TK dan membesarkan TK saya ada. So itu benda yang saya perlu respect lah. Beberapa benda yang abang yang jadi pioneer ataupun ketua dekat dalam tu, saya perlu respect lah. Macam bersusah payah cuba kan. Takkanlah beberapa benda yang macam orang kata apa, tak best ke apa ke, terus kita nak judge, terus kita nak ni. So saya mungkin benda tu tak ada dekat saya. Maksudnya saya okey je. Cuma bila sampai masanya tu, so fikir balik, aku membesarkan, aku perlu respect orang yang daripada awal lagi. Contoh saya berjumpa staff lama abang kan, saya perlu respect dia walaupun mungkin sekarang dia tengok saya lagi besar ke apa. Tapi saya kena respect. Kalau tak ada awak yang berjuang dulu, mungkin saya tak ada. So itulah bagaimana cara saya sendiri untuk menggali balik makna yang benar datang. So saya pun cadang merchandise tu pun jurnal tu tengok pun nanti saya tak sempat bawa korang sebab kita busy ke sana sini kan. Tapi saya nak bawa korang untuk tengok sendiri set notebook tu, supaya travelers notebook tu, supaya korang faham yang saya nampak tu apa. Bukan pasal beli tu, tapi cara ia dipaparkan, cara ia dipersembahkan kepada kita, bahawa dia merakam semula makna perjalanan. Itu mahal lah. Mahal mahal, sangat-sangat mahal. So apa kata takhir Wahyu ni? Kata-kata terakhir. Okey dah, takhir dah. Nak tutup dah. Ui hang. Okay. Takkan 3 jam hang nak lawan duk. Hang. Lama kan kita cakap. Ar-Rashidin Academy pun 3 jam. Itu 3.5. 4 4 rasanya start ni. 4 3 lebih. Sini ada. Jangan tanya babak nombor kat dia. CV pun saya 50 je ni. Ya tu. Saya dulu kalau CV 5 saya angkat tangan. 6 saya tak angkat, 7 saya tak angkat, tapi kena saya CV 1 je. 1 tu kalau Ya doh. Sorry. Saya memang lemah sifir.
Sivir je lah. Tapi matematik Hang tak. buku latihan hang dulu belakang tu ada sifir kan? Ada. Oh maksudnya hang masih dalam Malaysia kan? Apa antara sifir je lah, matematik tak. Kita sifir matematik sama-sama. Tak, Malah. Sivir payah. Tu saya selalu benda yang paling bersyukur adalah tak kelas dengan dia meh. Tak kelas sekali, tak universiti sekali. Oh, terasa hina terasa kalau saya. bodoh ni. Tu saya aduh Tak. kata. Tengok teruk gila saya punya Sivir ni. Saya kena kira dekat atas kertas. Ada ke orang yang tak kira tak kertas? Tak, orang kan Oh, tak ada. Tak. recall. Kita tak ada. Orang hafal. Itulah kita orang kata. Yang kita orang hafal 1, 1 dengan 5. Dengan 10. 10. Okey, 11. Aku satu je. Aku kena satu. Tak apalah, 3.9 menjawab segala-galanya. Apalah. Korang jangan percaya. Sebelum dapat 3.9 tu terlalu banyak jatuh bangun yang aku lalui. Minta Dia maaf. tak nak trusting daripada kita. Betul. Jadi dia nak kata bahawa Betul lah. Betul lah. Ya. Saya pun ada, awak pun ada. Tapi saya dengan Abang Faiz tak dapat 3.9. Jatuh banyak kali. jatuh banyak kali, kita orang masih tak dapat 3.9. Kau Tak, korang tak dalam whatever. Tak Apa lah. kata-kata tak akhir Wahyuni kepada kita ada 30,000 mata memandang. mata memandang. Korang sorry sebab kita orang lama tak buat, saya lah terutamanya lama tak buat podcast. Hafizul Faiz selalu je pergi. Jadi sorry kalau perangai hari ni out of blue, tersangat random, gelak tak, entah apa-apa. Macam biasalah, Wahyuni being Wahyuni. Dan thank you sebab menonton. Bye. Abang lu. Padahal dia tengah fikir nak cakap apa tu kan. Dia tengah fikir nak cakap apa tu kan. Kalau saya menyimpulkan adalah yang menghidupkan kita adalah makna. So memang saya ingat lagi masa tu saya sangat mentah ini. Saya budak mentah yang tak ada tujuan hidup, yang macam kerja sekadar kerja. Betul. Lepas tu jumpa terus-terus jadi macam ni. jumpa Abang Faiz bawa saya jumpa ZRA Haji kan. Kami panggil bahasakan dia Haji. ZRA. Tu sampai sekarang saya masih ingat lagi nasihat dia. Ramai orang hari ni dia hanya menilai pada nilai. Hanya menghargai pada kan? Nilai, harga. Tapi dia terlupa untuk melihat di sebaliknya, iaitu makna. Makna paling besar kan. So macam kita bincang awal tadi, mungkin tempat kerja dia tu gaji besar tapi tak ada makna pun kat situ kan. So tak salah lah, atas masing-masing punya pilihan. Tapi yang menyelamatkan kita adalah makna. Tertariknya saya dengan makna ni lebih kuat bila saya baca Man Search for Meaning. Oh ya Allah, itu yang menyelamatkan juga titik-titik terendah tu. Bila makna, dan bila pula benda tu lagi dikembangkan bila saya duduk TK memang dia punya core value dia adalah pada makna. Ya, Abang Faiz pun terapkan kami yang powerhouse ni, benda yang paling penting pun makna. Jadi benda tu dah di saya berjaya lah riwayat mendoktrinkan makna tu kan. Dan memang itulah in the end, kenapa kita ada hari kita malas, tapi kenapa kita kena datang kerja juga? Tak apalah, untuk makna hidup aku. Makna tu bukan bila kita buat benda tu kita suka. Betul. Dan kita happy. Makna adalah bila kita berdamai dengan apa yang kita tidak bahagia. Betul. Jangan suruh ulang. Kau suka suruh aku ulang. Tak sempat catat. Berdamai. Tadi apa? Berdamai dengan apa? Tak sempat. Kau suruh ni. Betul-betul saya setuju. Kalau abang macam mana? Saya selalu pesan kat diri saya dan kat semua, there's more than what you saw. There's always more than what you saw. Dalam hidup kita ni, kita pegang benda ni. Sentiasa ada apa yang lebih daripada apa yang kita lihat. Nampak benda ni jadi macam ni, cuba ambil jauh masa. Jauh sikit. Kita akan nampak lebih lagi. Betul. Contoh, orang tu mungkin tak suka kat kita. Orang tu mungkin dia memang kita ni dengan dia ni bawah sikit pada Fir'aun je lah. Kan, kalau kita nak kata kan. Mungkin sama kot dengan pemusuh-pemusuh yang lain. Maksudnya kita ni dia tak suka kat kita. Kita rasa macam, kalau macam tu aku pun tak suka kat hang lah, macam tu kan. Tapi bila kita fikir balik, kenapa dia tak suka kat kita? There's always more than what you saw. Rupanya kita cerita, dia ni macam ni. Dan kita faham, okay. Wajarlah untuk kau tak suka aku kan. So, there's always more than what you saw. So, belum kita memutuskan ataupun membuat apa-apa kesimpulan,
selalu kita bertanya, there's always more than what you saw. Nampak tak apa yang lebih daripada ini? Apa yang tersembunyi di sebaliknya? Apa yang tersimpan di belakang semua cerita ini? Sentiasa ada sesuatu di belakangnya. Dan kita kena fikir apa dia akhir. Apakah itu? Itu menjadikan kita orang yang lagi banyak mendapat makna. Kita susah nak benci kat orang walaupun orang tu benci kita. Kita susah nak berdendam dekat dia walaupun orang tu dendam gila kat kita. Sebab there's always more than what you saw. Kan? So itu kata-kata terakhir. Nampak macam langsung tak ada kaitan dengan segala topik yang kita bincang tadi. Saya dia macam ni. Mungkin ini adalah eksperimen pertama kita. Eksperimen pertama sebab kita orang selalunya masalah kita orang cari topik. Betul. Lepas tu nanti kalau ada topik berat sangat. Berat sangat kan. So, jadi kita nak tak ada topik. Berat. Cuma kalau katalah okey, kalau katalah enjoy dengan Amir macam nak minta sponsor. Ya betul. Maksudnya random flow ni kan. Random yang kita biasa kita terlalu biasa untuk kita dengar Hafizul Faiz bincang satu topik. Yalah, ataupun benda ni dekat podcast lain. Ini adalah sebahagian kalau tanya saya di kedai mamak di meja kopi kami ini 20% je yang kami keluarkan daripada kerancakan tu. Mungkin kalau kata ada ruang ataupun orang boleh memahami apa yang kami bualkan, kita akan ada CD 2 atau CD 3 dan sebagainya dengan topik yang macam ni yang lebih kita lawak pun kita banyak. Saya hanya sebagai hiasan di sini. Tak ada apa-apa input. Macam mana? Dan orang yang annoyed dorang dua. That's me. So kalau kata okey, kita boleh buat lagi insya-Allah. So saya harap Iyalah. Itu saya harap ada respon macam mana kita buat. Memang kita buat, saya ingat kita buat kata-kata kita ni bukan untuk viral ke apa pun. Dia sebenarnya hanyalah untuk kita ada makna yang kita simpan dalam satu bentuk rakaman kan. Maksudnya orang cerita. Kita selalu buat berdasarkan perkembangan kita, growth kita kan, tumbuhnya kita. Ni podcast ni menandakan bahawa tumbuh dah. Diorang ni dah macam ni dah muka ni. Mana orang tahu. Dah makin tua. Dulu muka kau. Dulu orang tengok muka kau kat hidung kat lain apa semua. Dah macam ni. Dah kan. lain Kita tak tahu kan. Tak tahu. So yang tapi saya setuju lah bukan untuk viral tu. Saya tak bukan. Itu bukan soalan. Bukan. Aku just nak cakap ni. Aku nak cakap ni je. Sebab sentiasa ada yang tanya bila kita nak buat lagi dan tu ada saya ingatkan orang dah tengok podcast tu kata dah yang tiki tu yang sekarang saya kata itu. Jadi macam kami buat ni untuk korang lah yang memang setia tu. Bila lagi nak buat ni? Walaupun setia tu satu orang tapi setia tu mahal. Setia, setia tu mahal borak setia ni style kan. Pasal setia kan. Lama. Sangat random Akulah korang ni. Tapi saya setuju lah bukan untuk viral tapi untuk yang setia menanti. Masuk setia atau benda-benda masam. Makan makanan yang masam. Itulah sepatutnya tadi ada asam kan. Saya boleh cerita tahap dia juga peringkat-peringkat asam. Kau dengan Mak Lutfi dah habiskan macam mana? Sebab dia pun cerita best juga tadi. Cuma tinggal nak suara mic je. Okey, jumpa lagi insyaAllah di sesi dan juga episod seterusnya. Sudi untuk komen. Kita pun tak dekat apa-apa. Ni full kita terus upload je. Raw. Very raw. Dan kalau okey dengan cerita ni, go ahead. Kalau rasa macam unik ada topik, boleh bagi suggest topik kita sembang. Walaupun saya tak ada, diorang ada. InsyaAllah. Kita cuba yang terbaik insyaAllah. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi